Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni, dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Kau pernah rasa macam live dah kan? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast, live podcast kita Pertama kali. Pertama kali. Saya pun first time masuk podcast ni. You dah banyak kali dah. Ada banyak kali Ada tapi lah. tak adalah jadi host. Aku host. Ya. InsyaAllah saya dengan Haji Nordin insyaAllah akan menjadi sebagai co-host lah kan. Kita berdua host bersama Borak Hustle, our first attempt selepas declaration keluar gua saya lah. Cik Nordin dah lama dah keluar gua, dia tak pernah masuk gua pun. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada terima kasih dululah, saya terima kasih pada Haji Nordin sebab setuju untuk jadi, sebab dia bila Haji Nordin setuju je kena belasah. Kenapa nak pergi bersangkut? You dah bersih dah. You dah okey dah. Kenapa nak sangkut dengan scammer tu? Ini soalan-soalan nanti kita akan kupaskan. Kita kupas balik ni. Dalam sejam lebih ni insya-Allah. Kenapa dan mengapa? Kenapa dan mengapa? Tapi our intention pada semua adalah untuk kita bukan sekadar nak berkongsi kisah kita nak bangkit. Kan, sebab bila kita buat declaration, saya buat declaration, lepas sebelum tu Broku buat declaration. Ada. Kan, of course yang negatif ataupun orang nak bercakap tu orang bercakap lah kan. Tapi banyak yang sebenarnya saya dapat mesej, ada yang jumpa pun. Kan, dia macam okey lah coach, terima kasih lah sebab you lagi teruk. Dia macam tu. Dia terasa lega. Dia terasa lega kan. So kadang-kadang kita problem lah kan. Tapi bila kita dapat release our problem tu, walaupun tak selesai pun lagi. Tak selesai lagi. Dapat cakap, dapat dengar kan. Kawan-kawan orang tahu kita ada masalah sebenarnya. Kan. Dia nampak sebab macam saya ni the goal lebih kepada sebelum ni orang nampak macam scammer kan. Orang cakap scammer, banyak duit saja tak nak bayar EPF, tak nak bayar tu, tak nak bayar ni. Sedangkan dia tak tahu yang kita tengah struggle ni, tengah usaha beribu-ribu macam-macam lah. Macam-macam kan. Jadi alhamdulillah saya baru ni dapat jumpa satu sahabat tu, saya pun tak kenal dia mesej saya kata nak jumpa. Dia kata saya ada hutang 24 juta. Itu kisah nanti kita sambung cerita dia. Tapi banyak cerita-cerita yang macam tu yang datang, yang bila dia tengok saya punya hutang lagi banyak, dia pun macam takkan aku nak down kan, dia hutang lagi banyak pada aku. Jadi cerita ni mungkin dapat bagi harapan kepada mereka yang mungkin sebelum ni rasa macam dah tak ada harapan dah. Macam aku dah jauh sangat ni, aku dah mungkin dah gone lah. Tu antara sebab kita buat live podcast ni, Borak Hustle, dan of course nanti tim kita akan cut untuk bagi dalam bentuk yang lebih mudah orang nak terima. Jadi itulah intention kita kan. Soalan. Kenapa kita buat live podcast bukan rakaman? Itu satu hal lagi. Okay, biasa kalau bila podcast yang recorded, you cannot ask question. Kan, you tak boleh tanya soalan. Betul. You boleh dengar lah komen-komen dalam tu, tapi host tak boleh tengok pun kan, tak boleh baca pun. Kita nanti kan kita ni unik sikit lah, boleh buka phone. Betul. Kan, you boleh check your phone, boleh buka phone tengok ada soalan ke, ada cadangan ke, ada apa ke. Betul. Jadi kita boleh orang kata apa, dia live lah. Kan? Jadi you boleh, dia umpama
kita buat live telecast, you boleh tanya soalan ataupun you boleh komen, kita pun boleh komen balik. Jadi dia become real. Ini bukan filterednya. Betul. Yang kedua adalah kita nak cakap daripada hati. Betul. Bukan kita nak cakap untuk rakaman yang boleh edit-edit, tak ada. Yang ni kita cakap terus terang, apa yang keluar daripada hati, apa yang keluar daripada mulut kita, itulah yang akan keluar dekat podcast kita. Betul. Dia tak ada simpan-simpan. Cuma kalau terlajak cakap tu, saya minta maaf awal-awal. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol, tapi kita cuba kontrol sebaiknya. Sebab podcast kita ni live. Thank you Coach invite saya juga. Cik Nordin dia dah, orang kata apa, dah khatam lah. Dah khatam macam-macam peringkat kan. Kita semualah, semua. Saya dulu ingat masa dekat Malacca dulu, yelah bila live tu kita pun terlebih kan. Kena LOD beberapa kali. Kena. Kita salah quoted company besar kan. Company listed. Fact salah. Oh, dia bagi LOD tapi company besar dia baik sikit lah, dia tak ada usaman kan. So buat apology, buat apa, kita manusia buat salah kan. Jadi kita dah belajar lesson learn, jangan sebut nama brand besar-besar. Bab tu saya dah 3 kali. Bukan setakat LOD, dah pergi court. Yelah. So memang tapi benda bagus pengalaman tu adalah bila kita kena bukan kata LOD, kena saman 3 kali saya kena. Naik turun court juga pasal cakap saja, ataupun pasal posting je sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya dia bagi satu kita pengalaman. Sebenarnya ada benda yang kita boleh cakap, ada benda yang kita boleh sebut. Tapi setengah orang, kalau kita anggap benda tu benda ringan, tapi pada setengah orang dia anggap benda tu berat, dan dia ambil serius. So 3 kali saya kena saman, tapi semua settle lah. Alhamdulillah. Lah tu semua kita buat mistake so that you guys don't do the same mistake. Betul. Kan, mana kita buat mistake tu, korang avoid lah. I mean that's the whole idea kan. Bayangkan tengah susah ni Coach, tengah susah, duit tak ada, orang kata nak survive, tiba-tiba nak kena saman dan nak kena cari duit, nak bayar lawyer pula. Betul. Even though bayar lawyer ni kadang-kadang bukanlah banyak, kadang-kadang dia kata okey buka file you bayar 5,000 tu. Nak cari 5,000 time struggle tak senang babe. Betul. Nak cari banyak 5,000 lagi nak kena bayar kan. Betul. So kalau tak ada duit, jangan buat pasal tulis macam-macam, jangan pasal-pasal cakap macam-macam, sebut orang punya company dan sebagainya. Kalau dia baik okey. Tapi kalau mood dia tak baik, dia memang nak kenakan kita. Ingat kita banyak duit. So dia kata aku kalau saman ni dapat duit. Banyak ni. So hati-hati guys. Jangan cari pasal. Alright, jom kita mula. Kita punya soalan yang pertama, bukan soalan lah. Kita introduction dulu lah Cik Nordin. Kita ni macam orang dah dengar cerita you banyak, cerita I pun mungkin banyak. Tapi this is our flaw, kan? This is our opportunity, kan? Ruang dan peluang kami lah. Jadi sebab saya kira home host, so I tanya you dulu lah kan. I tanya you dulu kan. Boleh. Dan sebenarnya dia sangat menarik cerita you ni. Dan cara you sebenarnya, kalau kita biasa ikut Haji Nordin ni, dulu dia memang paling ganas lah dekat Facebook kan. Masa zaman tu kalau tengok posting you memang ganas pun kan. Tapi lepas tu you become different lah. You become different level. Jadi pertama sekali mungkin introduction tentang background you, dan yang significant lah, yang significant you rasa orang patut tahu pasal you. Dalam versi you kan, kita tahulah GTR Koperasi, dia ni dulu otai. Kalau kata lembu Malaysia ni dia lah paling otai kan. Sampai kat sini. Okey, secara ringkas kalau yang belum kenal, nama saya Nordin bin Mat. Umur tahun ni dah 53 tahun. Berasal daripada Perak dan ada seorang isteri dan 4 anak. Okey. Anak saya semua dah besar-besar, yang bongsu pun dah nak masuk universiti dah minggu depan. Okay. Alright, so dari segi kerjaya lah kan. Dari segi kerjaya, saya dah ada 27-28 bisnes yang saya buat. Dari segi construction, dan yang saya sebut yang dari segi penternakan. Saya suka sebut penternakan sebab saya memang suka bidang penternakan. And then saya juga terlibat dengan burger, GTR burger jalanan, dan sekarang ada burger fast food, Burger Man.
Okey, yang mungkin ramai orang tak tahu kenapa watak saya ni banyak dipengaruhi oleh mungkin kehidupan saya waktu kecil. Saya membesar di Perak, di kampung. Kampung saya ni walaupun mungkin orang tak pernah ada pengalaman ni, tapi kampung saya tak ada elektrik at one time. Waktu saya sekolah rendah, adalah kita orang pakai bateri lagi tahu untuk tengok TV. Tapi lepas tu saya hidup saya berubah bila saya migrate. Saya migrate ke Sarawak. Saya hidup di Sarawak 5 tahun. So sebagai student Yayasan Sarawak. So macam pelajar Semenanjung pergi Sarawak. So saya ditempatkan di bahagian ke-9 Sarawak, Kota Samarahan. So di SMK Morotuang. Dan 5 tahun saya di Sarawak tu saya rasa banyak mengubah karakter saya. Dan karakter saya daripada mungkin dulu yang saya ingat saya lemah lembut sebab saya sekolah agama. And then bila saya sekolah agama dulu sekolah Izzuddin Shah sekejap. Lepas tu saya pindah ke Sarawak dan kehidupan saya kat sana mencabar. Mencabar ni maksudnya kita orang Semenanjung tiba-tiba duduk kat sana. Zaman tu pula kan. Zaman ngap sayur pula. You tahu tak, time tu kalau jumpa je orang Semenanjung kena lari. So tapi saya survive dan saya boleh kata saya ni dah macam orang Sarawak at one time. Saya fluent cakap Sarawak. Ni boleh cakap Sarawak lagi? Ya. Yeah. Kami kita semua bisa. Fluent. Boleh Kami nak pandai kelakar Sarawak. Wah, ya memang orang Sarawak tu. And then bila saya masuk universiti saya menceburi dulu saya nak jadi doktor coach. Masya-Allah. Jadi doktor tapi sebab apa saya tak jadi doktor? Sebab result saya dekat universiti dah tak cantik. Sebab saya banyak dengan leka dengan projek. Saya suka buat projek. So that saya masuk bidang geologi yang lebih enjoy. Dan saya jadi geologis. Cuma saya tak praktiskan geologis ni lebih pada setahun je lah saya jadi geologis. Lepas tu saya dah mula dengan bisnes. So dalam bisnes ni boleh kata saya tak belajar. Saya belajar dengan pengalaman lah. Saya adalah beberapa orang mentor saya yang bantu saya, ajar saya. Dan perjalanan saya selama mungkin dekat 30 tahun ni dalam bidang pelbagai bidang. Dan saya always ingat satu pepatah je lah. Yang satu ketika dulu saya pegang benda ni je. Bila kita dekat universiti, kita hanya belajar untuk belajar. Betul. So apa yang kita jumpa dekat alam pekerjaan ni, kita just belajar dan kita dapat menceburi apa saja bidang. Sebab kita belajar adalah untuk kita belajar. Learn to learn. Yeah, learn how to learn. So dengan cara tu sebenarnya jangan heran kalau saya buat semua benda. Yang saya cerita 27 tu hanya yang utama. Kalau saya kira-kira mungkin dah lebih 100 kot. Bukan cerita tak fokus, tapi saya suka buat banyak-banyak benda. Itu karakter saya yang suka buat apa saja sebenarnya coach. Tapi mungkin orang tak tahu you pergi universiti mana ni? Universiti mana? Of course lah. You belajar mana? Dekat Malaysia je. Dekat Universiti Melaya. Tapi saya 6 tahun dekat sana. 2 tahun asasi dan 4 tahun fakulti geologi. Dan saya duduk college 6 tahun. Dia dekat Universiti Melaya dulu. You nak duduk college bukan senang. Betul. So you kena betul-betul aktif baru you boleh duduk college. So kerja saya memang buat aktif dekat college. Daripada belajar ni jadi secondary benda. Setahun ni tahu berapa banyak saya buat projek. Projek-projek yang kat KL ni setahun dalam 40 projek saya buat. Masya-Allah. Aktif gila ni. So that bila kita keluar daripada universiti, you bagi tasking apa pun kita boleh buat sebab kita dah biasa buat projek kan. Itu pentingnya saya rasa. Saya nak highlight zaman you kita beza 3 tahun lah. Saya tahun ni 50. Okey. Tahun ni 50. So tapi zaman tu siapa yang masuk UM ni budak pandai lah. Bukan senang nak masuk. Saya tak layak lah, confirm nak masuk. Kita SPM ngam-ngam ni kan. Saya mungkin pakai kota daripada Sarawak kan. Betul kan? Kota saya kota tapi Sarawak. Tapi still kan. Maksudnya zaman tu kalau siapa masuk UM ni orang salute lah. Kan? Kalau zaman sekarang ni mungkin taklah seprestis dulu. Betul. Tapi still UM consider one of the most prestigious university kat Malaysia kan. So mana nak cerita kan Haji Nordin ni kacang calang tau. Orang budak UM tau. Budak UM ni power. Maknanya kata kalau kita kata academic standard in Malaysia, the best will be UM. Kan? So kalau zaman tu number one lah. Cuma zaman dulu NUS kan. Kita ada Singapore. UM fight dengan Singapore. So tu level UM dululah.
Cuma dia banyak berlaku perubahan, coach. Dulu waktu saya tu, kita hanya ikut sesi. Sistem sesi ni setahun sekali je exam. So sama ada you lulus ataupun you repeat je. So walaupun saya ni orang kata sangat aktif, memang jarang pergi kelas pun, tapi 4 tahun ataupun 6 tahun dekat universiti saya tak pernah fail. Sebab apa? Setengah orang cakap saya genius. Tu cakap pandai tu. Itu tak? Kenapa orang panggil saya genius dulu kecil-kecil kan? Bukanlah nak bangkit diri. Tapi saya ni orang duduk kampung yang tak pergi tadika. Tapi saya, waktu umur saya 6 tahun, 7 tahun tu, saya dah boleh baca buku SPM. Masya Allah. Ya. Saya belajar baca tu sendiri. Saya tak pergi tadika. Tu masuk darjah 1. Dan sekolah kampung kan, saya memang top student sampai habis lah kan. Tu yang dapat pergi Sarawak tu. Ya, dan orang kata, tapi malangnya bila saya masuk universiti, saya tak cemerlang lah dalam akademik. Saya more tu, pada saya experience more tu experience dengan saya suka bersosial sebenarnya. I think orang bisnes akan incline towards that lah. Kalau orang tu DNA bisnes dia pergi belajar sosial dia. Kan cukup syarat, lepas cukup lah kan. Tapi dari segi bisnes saya memang orang tua saya bukan berniaga. Tapi orang tua saya ni buat macam-macam bisnes. Tapi kalau if I can ask you kan, macam if you remember your first business. Saya sendiri punya. Ingat, saya tak boleh lupa betapa dia mengajar saya. Bisnes tu tak mudah. First business saya jual ikan dekat Pasar Keramat. Waktu tu saya macam nak menceburkan diri dalam bisnes. Saya kerja waktu tu buat construction kecil-kecilan dengan ada bos saya. Tapi saya dapat peluang, dia bagi satu tapak untuk berniaga ikan dekat Pasar Keramat. Saya kena bayar 2,000 tapak tu. Masa tu umur berapa tu? Waktu tu baru lepas grad lah. Ini kira berniaga, yang berniaga kecil-kecil, jual pun balik apa semua tu ada lah. Yang betul-betul saya masuk ke modal sendiri ni. Saya jual ikan. Rupanya tak senang jual ikan. Kan? So memang fail lah bab tu. Daripada situ berapa lama jual ikan tu? Tak sampai 6 bulan kot. Asyik rugi je. Rugi lah sebab you tak manage betul-betul. Kan? Tapi at least kita belajar mencuba lah. Lepas tu saya dah banyak terlibat dengan construction lah. Dan saya bermula daripada projek yang sangat kecil. Saya lah project manager, saya lah supervisor, saya lah kerani, saya seorang-seorang buat. Lepas tu yang lain tu pekerja saya, dan kita buat projek yang mana projek tu memerlukan kepakaran engineering. Padahal saya geologis. So saya memang start zero dalam bidang construction. Tapi alhamdulillah sebenarnya banyak cerita yang menarik dalam construction tu, sebab I think kita manage to settle projek lebih 200 juta. Company sendiri lah waktu tu. Tapi tu cerita lama, coach. Tapi yang saya dengar ni, saya punya soalan pula, coach. Sebab saya dengan coach kenal lama, tapi banyak melalui Facebook lah, ataupun kita bersosial. Adalah jumpa banyak kali juga. Cuma bila saya pernah baca satu cerita, coach, daripada zaman you keluar universiti, masuk Dell apa semua tu, saya tengok orang tu ni dahsyatnya, cakap. Sebab position dia bukan calang-calang, bukan orang kata bukan level saya lah. Saya punya level ni, saya tak pernah kerja tau. Saya tak boleh makan gaji. Sebab saya daripada dulu saya kerja, jadi kalau suruh saya makan gaji, saya rasa saya mesti fail punya. Tapi bila saya tengok you daripada dunia pekerjaan dengan company international, dan you terjun masuk buat tadika sebagainya, kita nak dengar malam ni. Dan kalau boleh you sambung sikit, macam mana boleh terjebak dengan satu angka yang saya ngeri dengar. 100 juta, babe. Saya berlari cari dia. Betul ke you ada hutang 100 juta? Saya ada hutang 3 juta pun saya macam So sila, coach. Right. Okay, terima kasih. Saya I think for those yang ikut, dia tahu dah cerita kan. Tapi ni dia kata sebab dia official session kan. So background sikit, saya memang raised by my adopted family. Saya ni dibesarkan oleh keluarga angkat. Tapi saya tak pernah pandang tu keluarga angkat, itulah keluarga saya kan. Itulah mak ayah saya, itulah kakak dan abang saya. I was the youngest in the family. Jadi memang daripada kecil
kita ni membesar dengan PJ Holding, Dynasty, Dallas. Kan? So itu kita punya aspiration. Betul. Aspiration nak jadi macam tu lah dalam movie tu lah. Mega Holding kemudian. Masa tu PJ Holding. PJ Holding. Kalau Mega Holding dia dah papa, anak semua kan. Itu dah bilion lah tu. Tu dah lain lah. Tapi yang kalau tengok PJ Holding kan dia start daripada ground. And then of course kalau cerita Mak Saleh, cerita Dallas, Dynasty kan. Jadi it's always memang saya punya keinginan walaupun dulu miskin tu kita orang arwah bapa tak ada pernah motor pun tak ada. You bayangkan. Betul tak ada. Saya tengok kawan-kawan kita saya orang miskin malah mungkin lebih miskin daripada kami kan dari segi pendapatan. My father polis tapi tak adalah pangkat last corporal kan. Mak suri rumah. Tapi motor pun tak ada. Motor pun tak ada. Ada basikal je, basikal Jaguar lama. So the whole of their life memang dekat Perlis ke dekat Puchong? Dekat Puchong. Dekat PJ. Dulu dia arwah bapak polis PJ. Okey. So mak suri rumah, lepas tu bila dia bersara pindah Puchong, mak orang Puchong, bapak orang Penang. So dia orang buat rumah kat Puchong, baru tu yang saya pindah Puchong kan. Jadi cerita bila dream is always big lah, tak pernah kecil kan. Satu when you have nothing always dream big ya. Sebab anything beyond than your life is bigger kan. Cuma saya memang ada the aspiration. Jadi pendek cerita macam mana boleh saya bukan terjun masuk corporate dulu tak. I was from daripada ITM. Bila graduate saya dulu student ITM Arau. Saya ambil accountancy kan. Kat Perlis tu. So masa kat Perlis pun berniaga lah macam. Saya buka my first enterprise when I was a student. Register enterprise. Dah register enterprise. Tapi masa tu jual baju, jual macam-macam lah. Jual pen, jual roti, jual apa je lah. Muka kesian. Jumpa lecturer jual. Lecturer beli pasal kesian je. Saya ada muka kesian. Daripada kecil memang muka kesian. So bila habis ITM, masa tu ada interview dalam kampus, kerja bank. Dia offer saya Banhili Bank, BHL Bank. BHLB Bank. Lepas tu saya dapat kerja sekejap je pun. Sebab saya tanya ABM tu, dia kata kalau you kerja kuat macam saya, dapat gaji macam saya. Saya tanya gaji berapa? Masa tu dia kata 3,000. Masa tu gaji saya 1,200. 3,000 je kerja macam ni. Tak payahlah saya kan. Aku susah tapi aku nak lebih kan. Something like that. And then my friend ada kawan baik saya masa tu, sekarang dia dah arwah dah. Ajak saya berniaga buat komputer. Tu yang saya involve dengan komputer ni. Dah habis ITM. Habis ITM, lepas tu pendek cerita tu saya dapat peluang kerja dengan Penas Oliverty buat sale. Sebelum tu pergi UK, nak berniaga kat UK tak berjaya. Kawan pergi berniaga kat UK. Cuba berniaga UK. Buat berniaga apa? Komputer. Wow. Masa tu my friend, my best friend jugalah. Dan lepas tu kita partner lah. Masa tu dia first time pergi UK terus berniaga ke ataupun first time pergi tu pergi untuk berniaga. Pergi untuk berniaga. Tapi you know that is my first time naik kapal terbang. Saya merasa kat kecil-kecil pergi Sarawak. Yelah pasal dia pergi Sarawak kan. I tak ada. Masa tu orang kaya je naik kapal terbang. Ataupun sponsor lah kan. So macam saya, kawan saya nama dia Fendi. So dia masa tu programmer bank dekat HSBC London. So dia graduate dari sana, so dia kerja kan. So balik cuti, balik Malaysia, kita kenal borak-borak. Kau ni pandai jual, datanglah UK kita berniaga. Dia ajak berniaga. So cakap aku mana ada duit. Tak apa, aku hantar duit. So dia hantar duit, dia bagi I 1,800 beli tiket. Ya Allah. Masa tu ambil Singapore Airline. Singapore Airline. First time tak pernah naik kapal terbang ni. Tak pernah naik kapal terbang. Lepas tu cakap nekat. Masa tu kan gawat kan. 97 kan. I keluar 97. Lepas tu cuba berniaga. Macam mana kita keluar sekali ya? I pun keluar 97. Oh ya? You berapa tahun? Kita 3 tahun lah beza kan. 76 kan. Lebih kurang tu kan. Sebab saya ambil diploma je. Kan? Betul lah you ambil degree kan. Saya sampai diploma. So saya 97 graduate. Lepas tu saya kerja bank kejap. Lepas tu niaga komputer apa semua. Lepas tu tak berjaya. Adalah setback, gaduh dengan kawan, putus lah, macam-macam lah berlaku. Lepas tu 1999 dia ajak saya pergi London. So dia pun bagi duit. Saya pun ambil flight. Satu flight dengan Linda Rafa. Boleh ingat. Linda Rafa siapa tak kenal macam tu kan. Satu flight. Saya ingat saya pernah buat posting. Lepas tu dia kata
Coach Fazil sebut nama aku ni, kena jumpa ni, dia kata. ada orang mesej. So satu flight masa tu transit Singapore sampai London Heathrow, kena sidai dengan kawan 4 jam tunggu. Kalau dia tak datang, saya tak tahu lah jadi Dah lepas immigration ke belum? dah lepas. Terror pula tu, boleh lepas. Nekat je, tak ada apa kan. Kita tak tahu siapa kan. So masa tu kan zaman telefon-telefon ni, tunggu je, janji sampai kan. So when I first came to London tu memang niat nak berniaga lah, Tapi sebelum nak boleh berniaga, saya kerja. Kerja hantar surat khabar. Saya ada target satu hari mesti dapat 20 pound. Kalau tak ada 20 pound tak boleh hidup ni, nak bayar rumah sewa, nak makan lagi, nak apa kan. Walaupun member ada masa tu, dia lah payung mula-mula kan. Tapi lepas tu saya kerja hantar surat khabar, hantar flyers. Pergi rumah Mak Saleh ni hantar flyers. Sekali dia memang saja kan, dia tunggu. Dia kalau kat London kan, kalau you biasa London, rumah dia tak macam rumah kita. Dia punya post box dia dekat pintu. You masuk kat situ kan, masuk kat dalam rumah dia, terus pintu dia. So kita pun hantar flyer, dia duduk depan rumah dah. Hantar flyer, sampai depan rumah dia tunggu je, stay je. Saya masuk je flyer, dia marah saya. You put this rubbish inside my house semua kan. Dia ingat budak ni memang budak lah, masa tu baru berapa, 19, 20, 21 macam tu lah. Saya marah dia balik. Saya cakap, you know how much this cost my company to send to your house. This is not a garbage. If you don't want, why you let me put inside your mailbox? Terus senyap dia cakap, budak mana ni boleh berani cakap kan. Dah lah kulit gelap kan. Aku orang putih ni, negara aku. That's me lah. Because I take serious of what I do. Walaupun hantar flyer je. Berapa tahun dah? Tak lama. Saya kat sana 6 bulan. Patutnya dah sambung dah. Nak sambung pasport dah hantar. Lepas tu arwah bapak sakit. And then I decided to balik. Tapi masa tu duduk London, walaupun bukan student, tapi pergi MSD, pergi apa ni, kita ada community Malaysia kan, ramai sana kan. Participate macam-macam lah, macam student lah, ala-ala student lah, nak belajar sebenarnya sambil-sambil tu, tapi tak sempat berniaga. Tak sempat. Kita buka company, kita buka Livewire Marketing Private Limited. Masa tu beli company sana murah, 50 pound je. Ini kita budak pergi bank nak buka account, dilayan macam orang kaya lah. Respect gila. Kita kat Malaysia masa tu bank tak layan tau kalau masuk. Dia datang, yes sir, can I help you? Kita macam, kejap, you pergi ni ada visa ke? Tak perlu visa? Visa, kita Malaysian ada turis visa 6 bulan. So kita, tapi boleh buka berniaga pula? Berniaga tak ada masalah. Tapi kerja patut tak boleh lah. Tapi masa tu illegal lah. Basuh pinggan. Saya paling teruk sana kerja apa? Kerja restoran India. Itu paling teruk. Memang dia kerah betulnya. Tak boleh duduk. Saya kena kupas macam keledek kan. Keledek ke? Kentang. Bukan kentang, dia macam keledek. Warna purple tu. Tak apa nama dia. So dia panas kan. Lepas tu you kena peel pakai tangan. Kena tarik. Lebam-lebam ni. Lebam-lebam. Tapi masa tu, London masa tu, yang datang makan restoran India, Asyawara Rai punya standard. Semua yang putih-putih je. Tak ada lah. Sekarang ni pergi London tak ada dah. Sekarang dah semua colour ada dah kan. So masa tu lah. Tapi paling teruk kerja. Saya kerja Lebanese restaurant. Jadi saya ingatkan Lebanese restaurant, ingat Lebanese Muslim. Kan? Kita pun kerja hari Jumaat kan. Cakap I want to pray. So kita okay, you can go later. Cakap no, I have to go during lunch lah. No, you it's Good Friday right? Good Friday. Dia cakap tu Kristian. Dia cakap I'm a Muslim. I thought you guys are Muslim. Oh no, we are Christian. Bagus, saya tahu rupanya Lebanon 20% Kristian. Yelah. Tapi my chef Muslim lah. Tapi dia pengalaman lah. Betul masa tu saya jumpa satu one of our yang kerja dekat restoran tu, nama dia Alfonso, budak Mexico, respect gila. Dia travel the world by kerja restoran. Dia kerja 2-3 bulan dekat London, lepas tu dia pergi France sebulan. Dia kalau backpackers tu macam pergi jalan je, tak, dia pergi kerja sambil berjalan. After dia graduate, saya macam baguslah dua-dua ni kan. Dan masa tu juga saya perasan budak-budak Cina Malaysia
yang mana tak belajar pandai, terus fly pergi London, pergi kerja dekat Chinatown. Kalau dia pergi Chinatown, berlambat-lambat budak-budak Cina kat sana. Budak-budak Cina Malaysia lah. Ramai yang duduk sana. Dan because 6 months tak payah ada visa, diorang boleh buat kerja lah, tak ada masalah. Tapi sekarang susah sikit kot. Sekarang susah banyak. Tapi Malaysians can still stay there 6 months. Sekarang? Tak ada visa. Okay. Jadi kita soalan tadi pasal apa tadi kan? Tadi sebenarnya cerita nak cerita background. Tapi kat London saja pun dah panjang kan cerita ni. ini kena 4 jam kita punya live podcast kan. Tapi okay, cerita saya pergi corporate lepas saya balik pada London. Saya kerja dengan abang saya kejap. Lepas tu saya dapat offer masuk Penas Olivetti. Adalah kawan saya bawa masuk. That's where I get to know and learn about government tender. Buat sale lah. Dia panggil SI lah, System Integrator, supply komputer lah. Masa tu jual ribbon Olivetti, tak kereta tu kan. Company kita orang ni macam Olivetti partner lah, Penas Olivetti. Okay. Saya setahun, lepas tu dapat masuk NEC, masuk Formis Malaysia, lepas tu masuk Dell. Pendek cerita masuk kat Dell tu. Dell termasuk 2005. 2005 saya tak lama pun dekat Dell, dalam 2 tahun dekat 3 tahun lah. Tak lama. Tak lama. Saya dapat jadi sales director youngest. Lepas tu I got my calling already lah. My highest income masa tu when 2007 lah. 2007 before I left Dell tu, gaji purata sebulan 70,000. Masuk commission semualah. Tapi purata every month. 9 quarter before I left memang overachieve quarter je. Sales kan. Apa yang membuatkan coach nak quit? Dan so masa saya dekat Dell, I was managing the public sector, maknanya Bumi Partner. So masa tu saya tengok Bumi Partner kesian. Dapat projek, jual. Tak ada pilihan, bukan dia nak jual, bukan orang kata Alibaba lah, you jadi usahawan, you tahu lah macam mana. You dapat kontrak 3 juta, 4 juta, nak beli barang dengan Dell, you kena ada LC line. Mana ada bank nak bagi you kalau you hanya dapat kontrak kerajaan? You takkan ada open line. Tak ada lagi. You ada projek, nak kena apply project line. By the time nak dapat projek, nak pergi bank, application dah 3 bulan, LED dah. So last carilah Along ataupun carilah distributor, project distributor panggil. Factoring tak ada lagi tak? Factoring ada tapi mahal gila. Saya sebenarnya saya keluar Dell, saya buka bukan saya buat factoring, saya approach, saya tak nak sebut nama dia, tapi company tu masa tu factoring dia kecil je. Saya cakap dengan Datuk tu, Tok bagi saya run you punya factory. Tolong budak-budak yang menang IT ni supaya dia tak mahal sangat. Saya yang proses, zero risk dia kata. Saya ensure zero risk. Delivery semua saya buat. Government tender. Government tender. So but now I think they are top 3 lah factoring company lah. Kalau asalnya daripada saya, tapi dia dah kaya dah kan, buat business lain, construction lah apa semua. So I mean saya berhenti tu pasal saya tengok orang Melayu susah. Dan saya punya own program masa tu, Dell Privilege Partner Program. 400 Bumi partner kecil-kecil saya tolong bagi kontrak menang sebab kita kontrol harga kan. Tapi tak boleh ubah. Masa tu my goal sebenarnya nak buat satu Malaysia punya service center. Kita pernah dapat kontrak service center Lenovo satu Malaysia. Kita jaga. Maksudnya Dell ke ataupun Lenovo masa tu. Saya keluar, bila saya keluar daripada Dell dah orang semua pakai. Jadi kalau orang semua pakai, tak ada value lah. Lenovo masa tu baru beli IBM kan. Dia beli IBM PC. Itu member jadi country manager, tak tolong, Cina. So kata okey, saya tolong. Tolong dia. And then lepas tu dapat jadi service center. Dulu kita pernah jaga Lawyat service center tu, kita punya kontrak dulu. Dululah kan. Tapi tu history lah. Tapi masa tu lah, when I left Dell, saya beli Tadika. Saya beli Tadika Cairku Gemilang di Kajang. That's how we started Branding Bunch tu. Sebelum tu kita beli Tadika 2008. Kenapa Tadika? Daripada IT, korporat, Dell semua tiba-tiba nak buka Tadika. Sebenarnya saya buat macam-macam. Masa lepas saya berhenti Dell tu, saya buat lembu juga. Ada buat lembu? Ada juga, ada tipu lembu. Tapi ini kena dengan member lah, member sekolah. Dia kata bapak dia buat lembu yang jenis lepas kan, tanah sawit lah. Tanah mana ada kelapa sawit kat Puchong? Tak ada. Masa tu tanah tol. Kalau you pergi Sarjana apa? Sarjana Putra opposite tu, yang ada kilang Oriental Coffee apa semua tu kan. Tu dulu saya beli lembu kat situ tu. Lombong tu. Tanah Lombong. Dia datang jumpa saya, dia kata bapak dia nak bersara.
Bapak dia memang buat lembu lah lama, dah 30 tahun. Dia kata, aku mana tahu jaga lembu. Aku jaga, dia kata. So dia suruh saya belilah lembu tu 150,000, 150 ekor. So dia kata, okey lah, murah lah kan. 1,000 ekor. 1,000 ekor. Adalah lembu kecil, ada besar kan. Dia kata lah boleh buat duit apa semua. Okey, kau jaga lah. Beli 150 bayar bapak dia. Kan? Tak sampai 3 bulan dia datang, sorry lah, aku tak nak jaga lembu. Lembu ada lagi tak? Lembu ada lagi lah. Macam 150 ekor, ada yang baru nak beranak, baru nak apa semua kan. Dah aku kena belajar bercakap lembu kan. Last baru je sebulan kononnya adalah tim kita yang jaga lembu. Sebab kita baru berhenti Dell. Buat macam-macam lah, buat still, buat IT, buat macam-macam lah kan. Tapi lembu tu salah satu lah sambil-sambil kan. Last dapat surat saman daripada LBS. Masa tu lah yang LBS kontraktor developer besar tu kan. Rupanya dia dah dapat dah tanah tu untuk develop kan. Dia buat macam-macam kilang kan. Dah kena pindah lembu. So ambil lembu, saya ada tanah kat Langat, bawa masuk Langat. Langat tu hutan dulu masa tu. Usirkan apa semua. Buat kandang lembu pakai pokok. Bukan pakai, saya masa tu pergi pertanian. Sebab dah terpaksa dah lembu kan. Pergi pertanian, tanya macam mana nak. Dia bagilah buku macam mana nak ternak lembu, macam baca buku je. Tak ada bantuan lain masa tu lah. Sekarang mungkin dah lain dah kan. Sekarang mungkin dah banyak dah. Mahal lah apa semua kita pergilah. Lembu tu saya tengok kes baru ni, lembu kena tembak kan. Saya cakap pengalaman lah kami kan. Dekat Langat tu, masa tu bawa turun lembu daripada Puchong sampai ke Langat, turun lori. Lembu turun, lembu lari, pum, masuk hutan. Sebab tu saya punya pengalaman, lembu lari masuk hutan, kita orang tangkap dalam hutan. Tangkap dalam hutan. Kita adalah budak Indonesia kerja dengan kita kan. Tangkap dalam hutan. Ada masa tu 5 ekor lembu. 4 ekor dapat tangkap, 1 ekor tak dapat, orang asli ambil. Buat kenuri. Kita jumpa lembu tu sebab kat rumah dia kan. Dia cakap, ni lembu kita ni, kena bayar dia pula. Itu pengalaman. Sebab tu cakap, lembu ni kalau dia marah, dia garang, bagi dia cool down dulu. Kalau siapa biasa main lembu dia tahu lah kan. Kita pun biasa juga kan. Tapi tak apalah, itu kisah lain kan. Itu nak cerita macam-macam lah. Macam-macam lah. Lintah buat. 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 Lintah orang kata boleh buat untung, kita buat lah. Kita kan cerita borak hasil. Apa hasil yang tak buat? Macam-macam. Masa tu saya buat ada Avon, kedai franchise Avon. Kita ada kedai rambut, kedai gunting rambut perempuan, Sarah Hair Salon nama anak saya. Atas Avon kita buat kedai rambut. Buka kedai bandel. Ada member kata bandel boleh buat. Modal 5,000. Alah 5,000 bagilah kau buat lah. Walaupun tak berjaya kan. Orang lain bandel cantik, kita bandel buruk. Tak tahu kan. Total you pernah kira tak berapa banyak? Yang besar-besar sikit lah macam lembu tadi kan. Total you tahu tak berapa banyak bisnes you buat? Saya rasa kalau you 100, saya lebih sikit lah kot. Lagi banyak tu. Kalau Malakat je 30 kedai. Betul. Kalau Malakat saja kan. So kalau sebelum tu dah macam-macam lah kita buat kan. Kita buat IT. Saya pernah IT tu masa when I was working pun I dah buat bisnes. Saya jual hardware, ada company India datang offer share partner buat software. So jadi banyak lah. Tapi selalu orang cakap Coach kan, dia orang selalu tanya kita, kenapa you tak fokus dengan satu je bisnes? Buat betul-betul kat situ. Apa pendapat you? Dia yes and no lah kan. Yes and no. Dia satu, sebab tu kalau tiba-tiba kita hari ni baru tiba-tiba buat macam-macam, mungkin tak betul lah. Mungkin saja cari pasal lah kan. Tapi kalau kita punya DNA memang daripada dulu buat macam tu, so takkan nak salah kita kan. Saya tahu je, jumpa ramai-ramai mentor kata you patut fokus je ni, you kena buat ni je kan. Saya cakap betul lah untuk you betul, tapi untuk saya yang daripada dulu buat macam-macam, apa hasil yang tak buat. Saya masa saya kerja pernah solidarity, siang kerja buat sale, malam saya buat insurans. Saya jual annuity. Masa tu kan zaman annuity kan, annuity macam pension, private pension apa semua. Patut sekarang terror buat insurans. Adalah sikit-sikit kan. Dengar cerita top juga. Itu nasib-nasib je. Saya buat insurans, saya ajar tuition accounting. Masa tu maknanya apa saja peluang yang boleh, yang ini yang kita nak kongsikan. Maksudnya kalau sebab orang masalah kita, orang kata ya Allah bagilah aku rezeki, bagilah aku rezeki. Sebenarnya Allah bagi kita macam-macam punca rezeki. Betul. Masalah kita bedak-bedak, kita pilih-pilih. Ini aku tak nak, aku nak yang ni, aku nak yang terus kaya, aku nak mana ada, there's no such thing. So cuma ada orang direzekikan dia fokus satu dia berjaya.
Ada kita macam contoh saya lepas saya berhenti Dell, sebenarnya saya buat macam-macam. Saya buat nasi lemak tepi jalan, franchise. Kita pernah kononnya nak buat franchise lah, lalas tak ada franchise pun. Buat sendiri kat 23 cawangan. Nasi lemak tepi jalan. Kita ada kilang nasi lemak. Masa tu apa brand masa tu? My Nasi Lemak. Oh, pernah dengar? Masuk TV9. Ya. Masa tu Arwah Aziz Esa, dia nampak kami dekat MECD punya ni, ada nampak kita punya kios. Dia kata ni masuk TV9. Saya tak ada duit. Tak payah-payah, saya kata. Hantar bagi sponsor nasi lemak. Betul. Tiap-tiap hari masuk TV9. So masa tu saya masa nak buat research nasi lemak tu, orang sebutlah nasi lemak apa, saya pergi lah. Itu yang jadi kecil terus jadi besar, jadi kecil jadi besar tu. Kalau food research ni, you tahu kan, kita buat food kan. So kita buat nasi lemak tepi jalan sampai saya stop tu, sampai asyik kena saman je. Kena saman Sita. Nama saya ni, hopefully sekarang nama saya dah clear dah kot. Tapi kalau kena saman dengan PBT ni memang banyak lah. Memang banyak lah pasal berniaga ni. So mungkin perjalanan kita lebih kurang lah. Maksudnya kita suka buat macam-macam bisnes yang tak ada kaitan dengan belajaran kita pun. Sebab macam saya cakap lah, DNA kita rasa macam ni macam best ni, try what. Memang banyak gagal pun, saya sendiri saya cakap banyak yang saya buat gagal, tapi sekurang-kurangnya saya pernah buat. Kita pernah buat benda tu, dan kalau bercerita kita adalah pengalaman. Dan setiap kali saya nak contohlah macam sekarang umur saya dah 53, apa saja orang yang saya jumpa yang bisnes, kurang-kurang saya boleh share pengalaman saya. Betul. Dan yang tu yang penting kita buat podcast ni. Betul. Boleh tanya soalan dekat sini. Kita tak sempat tengok kan. Banyak juga yang tanya ni. Okey. Banyak juga yang tanya, dan apa saja perjalanan. Saya rasa orang cakap apa, saya tinggal tak buat kapal terbang je lagi. Yang lain saya dah buat. So itu pengalaman masing-masing yang pada saya sangat berharga. Dan kalau tanya saya, betul, saya banyak kali tumbang coach. Saya rasa dah 4 kali. Saya banyak utang. Saya punya rekod tak banyak macam coach lah. Tapi the last hutang saya yang saya dapat settlekan 2021, saya start dengan 6 juta je. You 60 juta pun selamba you settle kan. Tapi saya 6 juta, saya ambil masa 4 tahun untuk settlekan. Nanti kita akan ceritakan macam mana saya boleh settlekan hutang 6 juta ni dalam masa 4 tahun. Saya struggle buat macam-macam untuk settlekan masalah ni. Tapi yang bestnya saya terjebak lagi dengan satu lagi hutang. Bila saya tumbang bisnes saya yang GTA Burger tu, saya tersangkut dengan 3 juta lagi. So sekarang ni kita punya cerita adalah macam mana nak settlekan hutang 3 juta ni. Dan saya berani tampil hari ni kan. Sebab yang macam coach cakap, saya tak pernah masuk gua pun. Sebab bila saya tombang GTA, satu Malaysia saya beritahu, saya dah tombang. Saya ada hutang sekarang. Dan saya akan bayar hutang ni, dan saya akan usahakan. So bila saya keluar dalam podcast ni, sebenarnya kita nak share sama-sama macam mana perjalanan kita nak bayar hutang. Saya yang sikit ni, sikit lah kan, saya rasa sikit sangat hutang saya dengan coach. Dan coach pula, kita nak dengar dia punya cerita macam mana boleh terjebak dengan hutang 100 juta, dan tiba-tiba dia cakap nak bayar hutang ni dalam masa 6 bulan. Ini memang benda yang saya start kereta, saya cari coach hari tu. Coach, dah betul ni kita kan. Itu. Tapi hari ni, malam ni kita nak dengar sebenarnya cerita terjebak 100 juta ni coach. Kalau boleh share. Dia terjebak tu macam bukan dirancang. Kita ambil hutang memang merancang ambil hutang kan. Tapi sebelum tu dah kena dengan Malakat Mos 100 juta. Itu tapi tak bukan hutang kan. Itu rugi bisnes. Itu rugi bisnes. Okey, jadi kita cerita pasal Malakat kerugian Malakat kan. Orang kata, saya baru ni saya jumpa satu CEO, ex-CEO syarikat Berhad lah, listed. So saya pun cerita lah, dia tanya saya soalan. dia tanya pasal Malakat. Saya kata saya rugi 100 juta. So dia kata, you have a bad experience. Dia kata, you have a bad experience losing 100 million. No, I don't have bad experience. I have experience. So sebab apa kita ni orang nak consider ourselves orang beriman lah. Kan, kita ni orang Islam kan, orang beriman lah. Orang Islam ni beriman kan. Bila orang beriman, dia kena faham satu benda. Kita nak cuba faham. Oleh saya lah cuba faham. Orang lain mungkin lain kan. Yang mana
ketentuan adalah milik Allah. Kan? Kita punya hanya boleh cuba buat apa yang Allah bagi kita buat. Kalau kita ni memang scammer, kan, kalau saya lah kan, memang scammer, memang saja nak tipu orang, saja nak naik orang, kita ada lagi appear. Yalah. Kan? Saya nak lagi macam mana bangunan sekolah saya besar tu kan. Bukan satu, bukan dua kan. Besok datang sports day kita penuh beribu orang. Besok dah start dah. So jadi macam mana boleh orang panggil terjebak. Itulah tak pandai pergi ambil hutang sampai 100 juta. Most of my loan of my debts is actually bangunan. Kan, bangunan sekolah kan. Saya beli tanah 17 juta. 17 kan? juta. 17 juta. 5 ekar di Cyberjaya. Di Cyberjaya habis, bukan di kampung-kampung. Bukan 17 juta. Buat bangunan 67 juta. 67 juta dah. Total dah 70. 80 tapi dah habis bayar lah. Kita tinggal sikit lah 45 million. Wow. The building dengan land loan tinggal 45 million. And then of course lah we bought land untuk buka tadika di Putrajaya, di Kajang ada tanah, di Ampang ada tanah. Semua kalau main monopoli ni semua tanah-tanah mahal lah, bukan tanah murah-murah kan. Yalah. And then we bought shop lot, kita ada kilang yang center kitchen untuk Brainy Bunch. Ini semua hutang ni campur lah. Kebanyakan hutang ni adalah daripada hutang aset. Okay. So almost 70 million actually hutang aset. Dan of course yang the famous yang dah kita serve setiap masih bayar lah kan? Masih bayar bulan-bulan. Tak ada pun, bukannya apa dah boleh nak tahu tutup bisnes ke kalau apa. 70 juta punya hutang tu sebulan berapa nak bayar? About 1 million plus lah. 1 million plus kan? About 1 million plus. Hai, figure yang kita dengar tu kan, kalau you baca bilion-bilion cerita korporat besar-besar tu kan, apa cerita Megah Holding tu kan, itu cerita babe. Ni yang kita hadap. Saya kadang-kadang bila nak bayar gaji staff 100,000 lebih pun, banyak nak bayar. Coach bayar installment property dia pun dah 1 juta lebih. Kan? Belum gaji lagi. Yeah. Dia ialah of course bila orang kata apa, besar periuk nasi, besar kerak dia kan. So as we grow, sebenarnya walaupun itu nanti kita sisi lain lah, tapi sisi ni kita nak cerita yang saya buat announcement saya hutang 100 juta. Saya nak selesai dalam masa 6 bulan sebab saya ada misi. Misi saya adalah saya tak nak hutang dah. Kan, walaupun hutang ni masih lagi boleh serve. Hutang yang saya agak struggle nak serve tu hutang EPF tu. Sebab hutang EPF tu 20 juta. 20 million. Kena penalti lah? Kena. Kena penalti, dividen kan. Dan we are paying kan, kita duk bayar tapi bila kita tak bayar habis dia sakutlah benda lain. Bukan, bila tak bayar habis kena lagi penalti, kena lagi dividen. So dia tak jadi boleh cut off tak boleh. Kecuali kita tak nak sebut lah nanti tu doa kan. Tapi selagi tak bayar sederap, mana dia akan bersambung, akan bertambah. So kita bayar tak habis. Jadi saya kata tak boleh macam ni, tak boleh. Hutang EPF ni yang pasal PKP juga itu kan. You cakap you tak tolak gaji dan EPF berjalan. Betul. You anggap tu mistake ke ataupun dia macam ni, contohnya our losses dekat Malakat 70% bayar gaji. 70% bayar gaji. Bayar gaji. Dekat 3 tahun lebih lah, ke 4 tahun juga. Kan, kita bayar gaji. Gaji staff saya daripada 1,700 sampai 10,000 ringgit. Yang saya tak potong pun. Kalau kita cerita lah, total yang you spend waktu PKP bayar gaji saja berapa juta? Kita every month our staff masa tu 500 orang. 500 kita ambil orang. Average katalah 3,000 ringgit lah. That's 1.5 million per month. Per month. Setahun lebih kurang dekat 15 juta. Yes. Ataupun lebih. 3 tahun adalah 45 juta. Yes. So you spend 45 juta bayar gaji orang dan sangkut EPF. Tapi orang tak nak faham benda tu, coach. Gaji dibayar. Gaji tak ada hutang. Gaji tak ada hutang. Gaji tak ada hutang. Itu dah pakai duit sendiri ke apa? Pakai duit sendiri lah. Pakai duit bandari. Tragis 45 juta bayar gaji yang waktu tu income tak ada lah. 500 orang kan. Malakat Mall kena tutup waktu tu. Buat online berapa sangat boleh dapat kan? 45 juta 3 tahun bayar hutang, EPF saja pun dah berapa juta? 11 juta. Dan yang bestnya orang tak ingatlah cerita tu. Orang tak teringat
cerita kita bayar hutang tak ada bisnes, tapi orang akan ingat kita tak boleh bayar EPF dan ada gaji yang tertunggak kononnya kan. Tak ada gaji tertunggak, tak ada. Tak ada. No, tak ada. Not a single cent. Dan EPF sajalah. EPF saja. Gaji yang gaji 10,000 pun dapat gaji penuh. Yang gaji 5,000 dapat gaji penuh. Yang gaji 7,000 dapat gaji penuh. Pada orang pandang mistik. So, kalau saya bayar gaji orang, staff saya, waktu orang lain ada kena buang kerja, orang boleh kena potong gaji, pilot pun kena potong gaji. Yalah. Kan kena bayar dapat berapa allowance ke apa kan. So kita tak ada. So takkan kita nak kata tu mistik. Kan? So cuma the advantage sikit lah. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kita, ada Brainy Bunch, parents still support kita. Kita Brainy Bunch recover cepat. Cuma bila kita tak tutup Malacca, masa tu sayang kan, kita dah keluar 100 juta. Takkan kita tak nak cubalah, cuba tak jadi, cuba tak boleh dah, kita dah hilang momentum. Dan of course lah, kita pun tak dibantu dengan warga netizen, dia hentam lagi kan. Jadi kita pun tak apalah, mungkin bukan rezeki kita buat masa ni, kita buat tutup. Bila kita tutup dah 2 tahun kan, Malacca tutup, alhamdulillah kita dah tak ada dah leakages. So Brainy Bunch dah dapat recover. Cuma bila saya tutup Malacca, saya kena pindahkan 300 student saya dekat Tadika Malacca tu ke dalam bangunan Brainy Bunch yang saya tak ada tempat. Jadi kami terpaksa fork up money untuk buat bangunan dalam tempoh 2 bulan. Tu yang bangunan kontena tu kalau datang kat Brainy Bunch kan. So 2 bulan. So fork up lagi. So jadi duit kita sangkut lagi ni. Sekejap, sikit lagi. Tadi cerita gaji 45 juta. Habis sewa? Ya, itulah. Yang berjalan berapa juta? Kalau kita campur sewa electricity bila kerajaan tukar tarif kan, daripada 80,000 naik 130,000 sebulan. Campur cleaner lagi, campur security guard lagi, campur all the maintenance, electrical. You kena tanggung dengan duit sendiri lah. You tak ada loan tu kan? Yes. Maksudnya saya congak-congak ni saya teka kan, dekat 100 juta ada. Memang 100 juta. 100 juta hilang. Tak termasuk duit koperasi. Tak termasuk lagi duit koperasi. Duit koperasi 20 juta. So kalau all in all, Malacca we lost 125 million. Lebih kurang lah. So orang tak nampak kesakitan ni. Orang nampak yang you buka Malacca Mall gagal, mungkin tak pandai berniaga. Ada satu lagi benda coach yang saya nak coach cerita hari ni kan, macam orang duk cakap kita coach waktu tu menunggang BMF. Dia cakap itulah menunggang BMF, nak berniaga nak menunggang BMF. Padahal realiti sebenarnya, cuba coach cerita. Dia masa kami buat Malacca Mall bermula tahun 2019. Saya masa tu tengah okey. Financially okey. 2019 okey kan. Brainy Bunch tengah meletup. Kita baru pindah bangunan sendiri 2017, 2018 dah masuk bangunan. Waktu tu revenue Brainy Bunch saja dah berapa? About 70 million. 70 juta. 70 juta. Patut you duduk diam-diam pun kan. Okey lah. Tapi bila kita dah okey financially, kita nak tolong orang lah. Niat nak tolong lah kan. Kalau stay Brainy Bunch okey lah, tak masalah. Perjuangkan itu inilah waktu tu. Masa tu zaman tak ada lagi Khairul Aming. Khairul Aming tak ada viral, tak ada apa. Kita dah hantar dah staff kita pergi Melbourne, pergi Perth, pergi umrah. Dah pergi dah. Dinner bagi RM5,000, cleaner dapat RM5,000. Biasalah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan saya ada kontrak dengan staff saya. Masa tu lah, masa yang awal-awal tu saya bagi kontrak 30 tahun. Siapa yang stay Brainy Bunch 30 tahun dapat RM1 juta. Sehingga ada berapa ratus lah, 100 lebih lah, 100 lebih staff kita masih lagi dalam kontrak tau. Maknanya saya kena bayar diorang 1 million when they serve Brainy Bunch 30 years. So kita rasa okey lah, kita financially okey, dan kita ni orang Islam, bila dah okey kita lagi risau sebab nanti Allah akan tanya, engkau buat apa kan. Jadi masa tu saya kata tengok orang kita berniaga macam struggle, orang kata orang kita tak pandai berniaga. Ni 2019 kan? 2019. Jadi saya kata okay, tak pandai. Saya ni ada certification. Saya ambil dulu lepas berhenti Dell. Saya ambil license sebagai business coach dekat US. Saya bayar $80,000 untuk bayar lesen. $60,000 pergi training 2 minggu dekat Las Vegas. Balik dapat certification business coach. Masa tu saya pernah mengajar klien saya Samsung. Itu yang start orang pakai coach tu? Masa tu tak pakai nama coach pun. Tak pakai pun? Tak pakai. Sebab saya lepas tu kita ni berniaga. Tapi adalah kawan kat Samsung ajak train my sales team, pergilah buat. Adalah
buat coaching-coaching sikit, tapi saya suka mengajar free je sebenarnya, sebab kita sibuk suka berniaga. Mengajar ni suka, tapi tak suka lah nak pergi jual sangat kos ke apa kan. Jadi 2019 saya lancarkan program Ayu Bangkit. Ayu Bangkit dilancarkan oleh saya lah. Ada NGO ke? Tak ada. Sendiri lah Ayu Bangkit. Kita buat ni, panggil lah speaker-speaker. Tujuan nak tolong, nak ajar orang belajar berniaga for free. For atau bayar RM10 macam tu je lah. Buat syarat lah kan. Dan lepas tu saya offer free coaching. Free coaching lagi? Free business coaching. So saya punya coaching biasanya start pukul lepas subuh sampai 9.30 pagi setiap Sabtu Ahad. Live ke? Face to face physical. Diorang datang office. Ada yang datang 3 pagi, ada yang datang 5 pagi. So itu saya punya contribution lah. Duit ada, alhamdulillah. Bangunan Allah bagi, masya-Allah, daripada tak ada apa-apa, tak mampu, bangunan siap. Kan? Jadi saya rasa nak tolong lah kan. Lepas tu sampai nak tolong je ni. Maksudnya siapa yang tengah susah, sebab you tengah selesa nak tolong. Betul. So and then sampai Ayu Bangkit ketiga, lepas saya coaching, saya tahu satu masalah utama. Apa dia? Tak ada pasar. Tak ada pasaran. Orang kita produk power, tapi tak ada pasar untuk jual padang dia. Nak masuk susah. Kalau dia ada duit, dia ada produk yang bagus, nak masuk hypermarket, dia tak mampu nak masuk hypermarket. Dulu nak masuk pun susah. Dah dapat masuk kena bayar listing fees, kena bayar ranking fees. Kalau banyak outlet, dia kena minimum 30 outlet, 40 outlet. Mana dia ada duit? Nak masuk mall. Saya ni sendiri pengalaman nak pergi mall, nak minta nak buka kedai dalam mall, nak jumpa pegawai yang jaga leasing tu pun tak boleh. Betul lah. So jadi saya punya conclusion, tak ada pasar. Satu malam saya bangun dapat ilham, kita kena buka pasar kita. Tu yang saya ingat, Allah kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. So blueprint kita pada Nabi. Nabi buat apa? Cuma ialah yang kita tak buat bahagian 1, 2, 3 tu. Kan Nabi buat akidah, Nabi buat ada Ansar dan Muhajirin, iman dan sempurna, duduk bersama, buat perkampungan di Madinah kan, jadi jemaah, baru buat pasar. Kita skip bahagian tu, kita buka pasar. Sebab yang nak buat juga, buat Raudah City. That was one of the ideas that lah, jiran ke syurga kan. Orang kata nak gunakan, nak tunggang agama. I make money already. Masa tu we are making like what, 15 million EBITDA kan. I am settled lah. Kalau keluarga saya tak buat apa-apa, saya kita dah boleh bersara dah. I don't do for me kan. I nak buat apa? I bukannya, you tengok, kalau you tengok I punya pakaian, tengok, pakai jam ni lah, ini yang paling mahal lah ni. Saya tak ada keinginan. Bukan tak mampu, tak ada keinginan. Tapi kat point mana yang 2019 dan Coach buka Malacca Mall waktu tu lah kan? Ujung 2019. 2019 Ayu Bangkit ketiga, saya dapat idea buat Malacca Mall. Masa tu tak ada BMF lagi. Tak ada lagi. So masa saya present tu, Tan Sri Datuk Sri Nazir Razak pun datang. He was there. So dalam Malacca Mall punya blueprint, 80% allocation kedai untuk orang Melayu Islam. 20% for the non-bumi. Or non-Muslim lah. Maksudnya kita bukannya hardcore orang Melayu je lah kita nak solong. Tak ada. Kalau ada orang Cina susah, dia nak berniaga, berniaga lah. Kita Malaysia. Tetapi masa kita launch tu lebih kurang bulan 8 macam tu, bulan 9 isu BMF meletup. Isu BMF meletup, isu kalimah Allah, isu macam-macam lah. Dan memang bila tengok konsep Malacca tu bunyi macam nak tolong orang Melayu je. Jadi kita pun orang kata apa, terkait lah, dan terright. So dia BMF, sebab tu kalau orang tanya saya, are you a BMF fighter? Yes, I believe BMF is not wrong. I still believe BMF is not wrong. Cuma ada haluan kiri, haluan kanan. Yang haluan kiri dia ekstrim, dia BMF, non-Muslim tak boleh, tak teruk sangat, bunuh lah. Itu tak betul lah, saya tak setuju pun. Saya ni duduk PJ, kawan saya Cina ada, India ada. I still have partner with Chinese and Bernie Bunch ni yang boleh buka banyak-banyak outlet ni pasal saya punya kontraktor Cina yang bagi saya term bayar ikut suka. Masa kita orang tak ada apa-apa ni. Takkanlah kita dah tiba besar buang Cina. Tak, I don't believe that. Sebenarnya orang yang menunggang benda tu. Ada haluan kiri, haluan kanan. So yang ekstrim kan semua side ada kan. Kalau kita pergi bangsa Cina pun ada yang ekstrim,
Ada yang tak ekstrim. Bangsa India ada ekstrim, ada yang tak ekstrim. Melayu pun ada. Cuma dalam keadaan Melayu ni kita teruk lah. Kita tengok data retail 130 bilion. Bumi punya market share only less than 8%. Maksudnya sebagai provider, sebagai retailer. Sebagai retailer. So maksudnya kalau dan yang irony bila kita buat Malacca, kita bukan nak go after non-bumi tu. We want to go after the foreign companies because they own 60% market share of our retail market. Kita kata non-bumi 32%, tak apalah, dia orang Malaysia, tak ada masalah, dia bayar tax di kat sini, dia akan spend most of their money here. But the foreigners, the foreign companies, the foreign institution yang own, saya tak nak sebut lah, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, kan, tapi they own 60%. Kan? Dan dia bawa duit dia keluar negara. Untung semua dia bawa. Duit whatever dia punya profit daripada Malaysia dia ambil, daripada belanja kita ni dia bawa pergi negara dia. Malaysia tak dapat manfaat apa pun. Dia dapat barang je. That was sebenarnya kita punya fight. Sebab tu ada, kalau siapa tengok masa Malacca tu, ada sekali tu saya pergi GM Kelang. GM Kelang. Nak ambil barang kat GM Kelang kan. Bos GM Kelang dengar Malacca Mall datang, saya ingat dekat 30 peniaga Cina dekat GM Kelang turun jumpa saya. Okay. You nak apa? Tak apa, I bagi. Ni I bagi. Cina ni. I pun, baik betul diorang ni. Kau datanglah, tolong kita kat Malacca kan. Kita orang barang tak ada apa semua. Datanglah dalam, saya ingat 20 orang tu. Pernahlah kita orang buat posting. Habis kena maki pun. Ni dah sign dengan Cina. I cakap, come on lah. I mean, I am BMF fighter, yes. Tapi bukan ekstrim, bukan luang kiri. Kita luang kanan. Kan? Tapi you kena fair lah. Dalam Malaysia ni, we cannot run away from working with Chinese and Indian. I don't believe that. Yang kita boleh duduk orang Melayu saja tu. Tapi kita ada tanggungjawab nak bantu bangsa kita. Ada tanggungjawab nak bantu seagama dengan kita. Without going orang kata apa, against other race or other religion. Itu saya punya belief. Tapi sampai satu level saya rasa kan, saya rasa you dah explain benda ni pun kat public, netizen. Tapi ni first time ni kau cakap secara live. Ni first time. First time. Sebab tak benar orang tanya saya. Okay, itu bagus kita ada orang ni kan. Jadi boleh bertanya terus, apa yang orang tanya kita tanya balik, apa yang public cakap kita tanya balik. So kita jelas kat situ, hutang tu hutang genuine. Hutang sangat genuine sebab bayar gaji orang, kan, bayar bangunan sampai dekat 100 juta, duit poket sendiri. Kan, bayangkan kalau dia tak spend duit tu untuk bayar gaji orang, terminate semua orang 500 orang, terminate je bangunan waktu tu mungkin kena bayar 10 juta. Dia masih ada 90 juta dalam poket. Dan so pada saya tu pengorbanan yang sangat rare, sangat besar, tapi orang tak hargai dan orang tak appreciate pengalaman tu, which is ini antara benda-benda pada saya lah ciri-ciri orang yang tak takut rugi, orang yang genuine tau. Bukan ni tak ada cerita scam. Kat mana ada scam kat sini? Tak ada. Kan? Tapi ada satu lagi isu yang kita nak sembang sekejap lagi. Kita nak buat berapa jam ni? Tak apalah, kita sambung sikit, lebih sikit tak apa. Continue je. Siapa nak stay lah kan. Nanti kita potong-potong lah. Banyak lagi benda kita nak cerita ni. Ni baru first round. Kan? Banyak lagi first round. So apa yang kami cuba nak buat sebenarnya dalam podcast ni, ni bukan sekali ni, doakan kita boleh buat selalu. InsyaAllah. Kita nak tunjukkan dalam hasilnya kita ni, satu, kita nak macam coach dah ada satu bisnes yang dah berjaya sebenarnya. Cuma dia tengah mencabar diri dia. Macam mana nak settle hutang 100 juta tu dalam masa 6 bulan. You all nak dengar tak macam mana cara dia? Dan saya pula nak settlekan hutang saya, segan nak cakap. Tapi 3 juta tu pada orang banyak. Pada saya pun sangat banyak 3 juta. Dan saya pun ada cara yang kita bukan saja nak cerita apa yang kita buat, tapi kita nak bagi progress setiap minggu, setiap bulan, macam mana kita orang capai atau tak capai. Kalau tak capai pun kita akan bagi tahu kita tak capai. Kan? Bukan semestinya orang kata apa yang kita cakap tu boleh berlaku. Bukan senang kan. Pada orang yang korporat besar ni nak sapu 3 juta, maksudnya nak settlekan hutang 3 juta, restructure everything tu semua mungkin boleh, tapi ni kita nak tunjuk real. Apa yang kita orang nak buat nak selesaikan hutang ni. Betul tak? Macam tu dah cara yang kita orang punya format
podcast ni nak tunjuk hasilnya kita orang dan apa yang kita orang tengah buat untuk selesai ni. Jadi dia orang cakap kan, alah tak payah cerita. Kan, orang cakap kan, orang cakap tak payah cerita, kau dah selesai nanti baru kau cerita lah kan. Ada orang saya tengok dalam posting you lah. Ada orang cakap dia nak jawab ni cerita ni. Sila. Dia macam tengok cerita Hindustan lah. Dia macam saya kata, macam tengok cerita Hindustan. Kalau cerita tu kita tengok kat ujung, best tak? Hero tu menang. Tak ada lawan, tak ada kalah, tak ada nangis, tak ada apa kematian, tak ada apa, tahu-tahu menang kan. Tak best lah. Manusia ni sebenarnya yang jadi excited. Orang pergi social media pasal nak dengar cerita. Cerita dah jadi excited. Cerita apa yang paling mahal? Cerita yang real. Kalau you pergi tengok movie, itu bukan real. Itu dia berlakon. Kita ni bukan berlakon, ini real. Ini real ni. This is live lah kan. This is live. This is true story. Jadi siapa yang tak nak dengar tak apalah kan. Betul. Tapi kita punya intention bukan sekadar nak cerita, tetapi hopefully ada orang yang akan dapat inspiration. Ada orang yang mungkin sebelum dengar kita punya podcast ni rasa macam dah tak ada harapan lah, tak ada harapan. Tapi dia orang pun besar-besar lagi hutang dia. Sebab tu saya jumpa broker kan. Broker berapa hutang? Berapa setengah juta? Dia beli EPF. Tak ada, dia beli EPF. Apa setengah juta? Alah broker 500,000 ya. Relax lah. Saya 20 juta. Bukan saya suka. I'm not saying. I mean, I'm not proud of it. Kan? Kita saja-saja. Kita nak kena adab. Kita nak adab. Saya nak beritahu ada macam parents dia concern kan, takut dia mesej saya takut nanti Brainy Bunch tutup lah apa. Alhamdulillah kita dah buat strategi untuk protect Brainy Bunch against any potential civil court case ke apa. Kita dah airtight kan kita punya company. Kita ni meniaga kan, bukannya saya saja lawan membabi buta, tak ada. Kita ada strategi. So insyaAllah tak ada apa-apa. Tetapi sekiranya kami terpaksa lah orang kata apa, tutup segala-galanya lah kan, our asset is more than our liability. Itu basic dia. So kalau kita kata jual semua pun kita still boleh exit with 30-40 million. So kita bukan tadi saya ada satu meeting, saya kata dia ada dua orang. Satu dia haters kan. Haters ni kalau boleh janganlah hate kami kan. Kalau boleh janganlah kan. Tapi kalau nak juga tak apalah, kita maafkan sebab you tak tahu. Dan yang kedua dia kesian. So kita tak adalah minta kesian. Tapi kalau nak kesian terima kasih lah kan. Sebab apa? Sebab saya sampai kawan ITM saya, dia duk lama tak pernah jumpa pun, duk mesej je. Hantar mesej, Dil, bagi account number. Aku nak bagi kau duit sikit. Budak perempuan, Cikgu Rahmah nama dia. Sekarang dia cikgu. Dia dulu belajar accounting sama dengan saya, satu batch. Dia kata, pasal apa nak bagi duit? Bila aku dengar aku hutang banyak ni, aku tak boleh tolong banyak, aku nak bagi sikit. Tengok orang punya ikhlas. Itu kita dengar je sebab dah cakap, ya Allah macam ni sekali. Of course lah, I tak terima lah duit dia. Cakap, tapi I'm okay. I tak ada, ni insyaAllah doa je. Saya minta doa je. Jadi apa yang kita nak kata adalah, okay, macam ni, you tanya soalan macam mana nak bayar 6 bulan ni kan? Nak bayar 100 juta ni macam mana 6 bulan? So kita dah tukar game. Sebelum ni kita nak pakai method grow from our existing business saja. So maksudnya sebab tu saya ni bisnes saya Brainy Bunch. Brainy Bunch ni kita punya marketing window berman. September, Oktober, November, Disember. Habis je berman dah tak ada marketing. Dah tak ada, kurang lah. Kecuali tahun ni je yang unik sikit pasal bila PMX tiba-tiba surprise kita bulan 1, kata budak 6 tahun nak masuk darjah 1 kan. Jadi kami terpaksa launch satu, kita panggil pivot lah, Brainy Bunch Pivot Plan. Kita launch sekolah rendah integrasi Islam Brainy Bunch, Seri Bibi, yang sekarang dah dekat hampir 2,000 parents register of interest nak hantar anak masuk sekolah rendah kita tahu. Ini tahun depan 2027. Tapi kita punya saya punya plan yang 6 bulan nak bayar ni adalah create new stream of income yang tak perlu investment. Itulah kan, saya potong sikit. Kan saya bila dengar coach nak bayar 100 juta, dalam kepala saya dalam masa 6 bulan tau, dalam kepala saya ini coach ni dia nak liquidate dia punya aset ke, ataupun nak jual kereta ke, nak apa ke semua kan. Jadi sebab bunyi nak settlekan kan bagi kita orang biasa, tapi saya berniaga ni saya tahulah ada peluang-peluang, ataupun dia ni
Dia dapat tender ke? Banyak Kan? Dia dapat tender ke yang besar-besar nak settlekan 100 juta ni? Ataupun dia nak jual share ke? Tapi jawapan dia bukan. Bukan nak jual property, bukan nak jual share, bukan nak pergi IPO lagi, mungkin ke depan ada. Tapi dia ada cara lain yang boleh menghasilkan 100 juta dalam masa 6 bulan. You orang dah dengar tak? Sambung. Okay. Sebab saya dah tahu, saya dah dengar. So jadi apa yang the last 1 year what I did a lot of things lah. Tapi one of the thing yang saya sendirilah personally obsessed is AI. Okay. Artificial intelligence dan lebih spesifik lagi is agentic AI. Agentic AI. So jadi alhamdulillah teknologi AI ni dah memang berubah sangat-sangat dahsyat lah. Especially the last 3 months ni. Jadi saya dah berjaya develop satu framework untuk companies adapt AI dalam operation untuk reduce cost. Okay. Jadi saya dah orang kata apa, satu kita implement sendiri. Kita tengah cuma pasal Brainiban ni dia besar kan. Kalau company kecil senang ya. Saya seminggu boleh launch dah kan. Tapi bila Brainiban 130 cawangan, cikgu kena test dulu. Jadi kita dah berjaya bina our full super app. Kalau dulu orang panggil ERP lah kan. So kita dah cover semua. Kita ada HR system, kita ada accounting system yang fully AI generated, pakai very minimal. Kalau company you pakai, you basically perlu seorang untuk buat semua. You tak perlu ada HR staff. Of course depending on size lah. Kalau company besar kena ada HR, ada accounting lah. Tapi kalau company bawah 50 orang, maybe you perlu 2 orang staff cukup dah, boleh manage the entire company. So kita train basically the CEO ataupun the bosses untuk set up laptop dia, komputer dia. Kita letak agentic AI dalam dia punya komputer tu supaya dia perlu less people to manage their business. So saya punya fokus kat situ lah. Saya offer. So dia akan jadi satu business yang boleh ditawarkan kepada orang. Tapi 100 juta tu banyak tau. Apa you punya plan sebenarnya? So jadi saya perlukan 10,000. Saya mencari sebenarnya, bukan mencari pun, saya tak cari pun. Sebab saya dah dapat dah. Sebab mostly kawan-kawan kan. Saya refer kawan sini, saya buat. Lepas tu kawan ni refer kat kawan sana kan. So bila contohlah saya pergi satu company, saya nak jual RM10,000 je kat dia. Bagi kat dia workshop tau. Saya bukan buat coaching. I'm not coaching. I'm not training. Itu banyak orang buat training. I do coaching 5 hours saja kelas saya. 5 hours I charge RM10,000. So RM9,900 for one company. Dia boleh hantar 2 orang. Tapi dia kena bawa laptop dia dan dia akan balik dengan dia buat apps dia sendiri untuk dia improve efficiency dengan reduce cost. Itu the key dia. Kita boleh kata hampir sangat-sangat confident yang dia boleh reduce cost dia minimum 100,000 per annum minimum. Of course bergantung pada size company dia lah kan. Dengan orang kata package RM10,000 tu, dia boleh reduce RM100,000 minimum setahun. Tu you can guarantee dan you dah trial lah kan. Yes. So jadi that was my goal lah. Tapi I cannot do 10,000 workshop. Jadi apa yang saya buat adalah saya look for strategic partner yang saya boleh train atau dia memang dah tahu AI dah. So cuma dia ambil curriculum saya lah. I do the marketing. And I do the marketing. I get the companies. So cuma tu lah, bila saya baru jumpa 3 company je, patutnya nak buat training je kan. Lalu dia orang bagi saya macam-macam kan. Satu company bagi RM500,000, lepas tu kami dah bagi few million. Cakap macam mana saya nak buat ni kan. Tapi saya staykan buat lah. Kejap, saya chop sikit. So apa yang coach ada sekarang ni adalah dari segi AI-nya, you dah AI services. AI servicesnya digabungkan dengan you punya pengalaman dalam bisnes yang berpuluh beratus tu untuk bagi solution kepada businessman ataupun business owner yang perlukan kepakaran business solution lah kiranya. Betul. Something like that lah. Betul. So saya dengar yang offer RM10,000 dah jadi RM100,000, ada yang jadi RM500,000. Katalah average RM100,000. So you hanya perlukan berapa banyak untuk 1,000 je. 1,000 company je lah. 1,000 company. 1,000 company tak banyak pun. Betul. Kan? Betul.
So maksudnya kalau berjaya dapat 1000 company yang hire you 100,000 punya job, You get 100 million. dah get 100 million. Dalam masa 6 bulan Yes. boleh dapat. Boleh, insyaAllah. Dengan networking yang ada. Dan juga bila saya datang Brady Bunch punya ni, saya nampak you punya parent-parent pun dah boleh jadi klien you kan, sebab mostly T20 yang jadi. I mean, you run business. If I come to you, I say that you can save 100,000. Yeah. Will you pay me 10,000? Yeah. Simple kan? Yeah. So, kalau anybody, you come to me kata, coach, I can save you 10,000 ni 100,000 ringgit. Tapi you kena bayar I 10,000. I bayar you 10,000. Okay, show me. Contoh baru ni ada satu Chinese company, they came to offer us, mula-mula nak offer solar. Tapi dia kata structure kita solar tak sesuai. So jadi dia offer kita, I install bateri lah dekat sekolah you. Install bateri. Rupanya install bateri untuk charge bateri tu daripada during non-peak hours. Kan? Jadi waktu peak hours tu elektrik kita mahal. Pukul 10 pagi sampai 10 malam elektrik kita mahal. So we can save like millions over the years lah kan. Dan tak ada modal. Contohlah kan. So tak ada modal kat kita boleh reduce cost. Okay lah. Kalau ada modal pun I boleh dapat ROI more than 20%, 30% per annum, dah it's already good enough. So that's the angle lah. Alright. So ni podcast yang pertama. Coach dah bagi tahu apa dia punya intention nak buat, dan kita akan update setiap minggu kita akan update apa pencapaian coach, berapa klien dia dah dapat kan, berapa kontrak dia dah dapat, ada yang 10,000, ada yang 100,000. So kita orang kena kerja keras lah kan, 6 bulan ni tau kan. So kita tengok. So saya kena cerita saya punya part pula. Yes. Ada juga orang tanya ni kan, macam mana part saya nak bayar hutang pula. So hutang saya ni hutang about 3 million. Dia terjadi sebab saya gagal dalam GTA Burger. So saya ambil responsibility untuk bayar balik yang saya hutang ni lah. Maksudnya dari segi investor saya, dari segi supplier, ada lagi yang sangkut sampai sekarang, dan macam-macam lagi lah. So total 3 juta. Nak sebut pun segan lah sebab dia tapi tak apa kan, kita share kan. You tengok cara yang kecil, follow cara saya. Cara yang besar, boleh follow cara coach. Okay, 3 million yang saya hutang ni, saya kena bayar. Saya tak nak fikir apa. Dan saya sebenarnya dah cuba buat macam-macam sebenarnya. The last time bila saya settlekan hutang 6 juta dalam masa 4 tahun tu, sebenarnya apa yang saya buat, saya developkan satu bisnes di Maib, Serdang dalam masa 4 tahun. Develop from scratch sampailah dia dah berjaya sebenarnya, tapi bila datang PKP dia merudum sebab PKP. Dan bila kita buka, benda tu dah berjaya balik. Cuma waktu tu saya punya keadaan hutang tu dah makin mendesak, dan sebab saya tak nak bankrupt. Kalau saya nak bankrupt, saya bankruptkan je. Tapi saya decide untuk jual bisnes saya tu dan selesaikan 6 juta punya hutang tu. So saya ada buat buku tau, kisah benar saya I ni. saw that. Kan? Itu 6 juta. So sekarang yang 3 juta ni, saya dah cuba nak buat macam-macam. Di samping BJM Burgerman ni adalah bisnes baru yang untuk saya bangkit kembali. Tapi dalam masa yang sama, saya kena selesaikan hutang GTR ni. Saya take full responsibility dan saya buat macam-macam. Kalau saya senaraikan tu, ada berpuluh benda yang saya attempt untuk buat. Di samping Burgerman. Nampak saya hari-hari posting pasal Burgerman kan. Sebenarnya saya ada berpuluh benda yang saya cuba buat. Tapi akhirnya saya jumpa satu perkara, coach. Yang sebab tu saya berani juga muncul kat podcast ni, sebab saya dah jumpa cara. Macam mana nak bayar hutang saya ni dengan lebih confident. Well, saya pun berani cakap dalam masa 6 bulan. InsyaAllah. Kan? Tapi saya akan update. Saya akan update kan apa yang saya buat. Okey, saya cerita sikit je. Bagi saya 5 minit. So apa yang berlaku, the past 6 months, saya dipanggil seorang kawan saya. Dia kata, Ji, you tahu tak, ada satu cara saya jumpa untuk buat duit. Naklah cakap. So saya datang jumpa dia. Dia buka satu kertas, dia tulis kat saya satu sistem. Atas kertas tu dia tulis, saya buat satu sistem.
sistem saya ni dia kata boleh buat duit banyak, halal, of course dia legit. And then saya pun ambil benda tu, saya cakap okey lah, saya cuba macam-macam kan, why not, saya cuba ni, tak ada modal pun. Modal saya waktu tu RM150. To be frank, RM150 pada saya waktu tu agak besar juga, sebab kita bila tak ada duit RM150 pun besar kan. Saya dalam fasa kejatuhan kan, kalau dulu RM150 mungkin macam RM1.50 je, sekarang RM150 pun berfikir ya, okey, tapi tak apa, saya pun sekali itulah saya kena beli barang. Dan dia adalah satu platform yang unik, yang mana dia adalah satu platform yang buat referral kepada orang untuk membeli barang kita, dan dia digerakkan oleh AI. So benda ni possible sebab ada AI. Kalau tak ada AI, benda ni tak boleh buat. Okay. So saya pun ambil benda tu dan saya mula jumpa orang. Saya jumpa kawan saya. Orang pertama yang saya jumpa adalah ada orang Bangi ni. Dia ni influencer besar. Dia cakap dia tengok saya punya sistem tu, dia dalam telefon, dalam WhatsApp dia cakap, G, power lah sistem ni, dia kata. Sistem ni menyelesaikan banyak masalah affiliate. Saya ni dulu, dia kata kan, bukan saya, dia kata, saya ni dulu orang panggil king affiliate. Tapi saya tengok benda ni boleh menyelesaikan banyak masalah affiliate. So kita, you buat lah, dia kata. So saya pun buat lah. Apa yang saya buat sebenarnya lebih kepada saya jumpa orang, saya ajak orang, you tengok sistem ni, you nak tak join sistem macam ni? Dia kena beli barang. And then saya pun buat. Sebab saya buat tu senang je. Saya duduk kat Burgerman. Orang datang, saya jumpa, saya cakap. Orang datang, saya bukan buat apa pun. Saya melayan pelanggan Burgerman je sebenarnya. Yalah. Tapi sedar tak sedar, cukup 30 hari, saya kira balik berapa income saya. Saya buat satu video, buat video TikTok. Saya kata, sistem ni dahsyat lah. Saya punya income bersih. Bukan banyak sangat, Coach. Lain ni. Tak maaf. The live ni tak ada cut-cut. Tunggu sekejap. Tak apa. Dia boleh relax santai-santai. Okay. Nama dia pun Borak kan? Nama pun Borak. So bila saya kira balik income saya menggunakan sistem tu, saya terkejut. Dengan sekali modal tu, saya dapat RM19,240. Masya Allah. So saya jumpa balik kawan saya. Saya cakap, kau punya sistem ni dahsyat lah. Sistem ni betul-betul boleh buat duit lah. Kan? Saya pun refer lah dekat Mufti, kita refer. Saya refer dekat orang kata kawan-kawan saya dekat Bank Negara, dekat KPDN pasal sistem ni, dan tak ada isu. Tak ada isu kesalahan lah maksudnya. Jadi saya jumpa balik kawan saya. Saya cakap, sistem kau ni gila lah. Tapi produk ni susah sikit saya jual lah. Saya susah nak jual produk ni. Dia macam satu, kita panggil setitik waktu tu. Dia macam pengganti gula, sucralose macam stevia tu. 5 botol RM150. Tapi bukan pasal produk, dia pasal sistem saya cerita ni. Macam mana dia boleh buat duit? Dia ada 5 layer affiliate. Yang mana kalau kita jual kepada orang ni, dia macam multi level, tapi dia bukan multi level. Jual kepada dia ni, dia affiliate lah. Dia jual pada dia ni, dia jual pada dia ni. Kita dapat commission di setiap jualan. Dan bila saya cakap kat dia, kalau ada produk yang orang akan order setiap bulan, orang akan order setiap hari, dia boleh generate income yang sangat banyak ni, cakap. So bermula daripada situ, kita mula developkan sistem ni. Dulu dia dipanggil super affiliate dan digerakkan setiap hari, dan berevolusi daripada bulan 9, 10 sampailah bulan lepas dia sampai SA 4.0. Dia dah jadi marketplace. Dan baru-baru ni saya tim kita dah rebrandingkan dia. Sebab bila sebut super affiliate ni, orang dengar ni nak affiliate lah ni MLM lah ni. Dia bukan MLM, sebab dia ada satu ciri yang dia panggil dynamic split payment. Jadi orang yang membayar kepada barang ni, dia payment tu dia terus split kepada semua pihak. Peniaga dapat, affiliate dapat, sistem dapat. Nanti saya akan terang yang lebih lanjut. Tapi
bila dinamakan super affiliate ni, orang nampak ni untuk affiliate. Tak. Sebenarnya tujuan dia untuk marketplace. So bila jadi marketplace dan dibrandingkan kepada satu nama baru, 1/6 baru ni, Belibeli.online. Belibeli.online. Dan yang paling bestnya sekarang, dia dilengkapi dengan satu lagi platform yang nama dia Nak AI. Sebab ada AI juga. Sebenarnya kita punya cara ni lebih kurang sama, you guna AI. Tapi AI you yang cara lain. AI saya cara lain pula. Yang Nak AI ni ataupun Nakai ni, dia ada satu robot nama Wana. So robot Wana ni, dia boleh tolong kita buat jualan dekat marketplace kita ni secara automatik. Dia sangat powerful. Dan untuk set upkan platform ni dan juga Wana ni, normally dulu sebelum adanya sistem yang kita buat ni, dia ambil masa lama untuk set up chatbot dan juga untuk set up landing page yang secara yang ada e-commerce sebagainya. Tapi dengan teknologi sekarang 10 minit boleh siap. Kan? Dan benda ni bila kita dah gerakkan, bila kita dah rebranding, dia jadi satu ekosistem yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab saya pandang macam ni, Coach. Saya ni memang visionary. Saya memang suka tengok vision yang besar. Dan saya memandang dari segi, tadi you sebut retail market kita ada berapa? 130 bilion. 130 bilion. Untuk online, yang bila saya study, online punya market ada lebih kurang 100 bilion. Tak payah sebut nama, beg kuning ke beg apa semua tu kan. Hampir 100 bilion yang kita calculate. Saya buat analisis. Tapi semua ni milik international. Pada saya satu isu besar. Macam you nampak, you pandang dulu kita tak ada pasar yang tempatan ataupun orang kita. Sekarang saya pandang yang Malaysia tak ada marketplace tempatan yang boleh digunakan. Takut nak cerita 100 bilion ni. Kita punya market tempatan kita punya lebih besar, tapi semua menggunakan platform luar. At one time last year, saya pernah tanya, kenapa tak ada marketplace tempatan yang di-create oleh orang kita? Semua orang akan bagi jawapan, mahal, sangat mahal. Sangat tinggi kos marketing dan sebagainya untuk bersaing dengan platform luar. Tapi bila saya jumpa dengan satu brother kita ni, dia memang pakar dan dia tunjuk kat saya sistem tadi ni, dan dia tunjuk saya visi dia, apa future sistem ni. Saya kata this is the system yang boleh generate duit. This is the system yang boleh tolong orang untuk berniaga. This is the system yang boleh bagi option kepada peniaga-peniaga tempatan yang nak cari tempat yang lebih adil. Sebab dekat sini fees kita rendah, and then kita boleh bagi juga affiliate bonus tunai kepada pengguna. So maka saya nak bagi tahu yang saya dah ambil keputusan untuk activatekan diri saya dalam Belibeli.online ni, dan saya akan gunakan method ni untuk bayar hutang saya, which is saya dah mula. Saya salah satu account saya ni saya dedicatedkan kepada koperasi GTR. Saya activatekan ni, dan duit yang saya generate ni untuk bayar hutang dengan koperasi GTR dan juga hutang-hutang lain. Dan dia dah mula membuahkan hasil. And basically macam mana dia buat duit, dan dia boleh buat duit banyak, dia kena digunakan oleh ramai orang dan digunakan oleh organisasi macam koperasi dan sebagainya. Tapi dia agak complicated, that's why saya buat workshop. Sama kan, you punya workshop 10,000, saya punya workshop RM49 je. Tapi sekarang ni dah naik sikit, RM99. Sebab yang 49 ni kita buat promosi tour satu Malaysia. Esok kita akan ada di Melaka, dan hari Ahad ni, esok Sabtu dan Ahad ni kita akan ada di Johor Bahru, yang mana kita akan present Belibeli.online ni di atas pentas Karnival Perhebat Usahawan, Coach, yang oleh Kuskop. Ini pertama kali kita nak mula pergi kepada public, dan hopefully projek ni akan sukses, dan saya akan update selalu
berapa ramai dah yang saya dah rekrut dan berapa income yang saya akan dapat dan berapa banyak hutang yang saya akan bayar. Doakan 6 bulan saya boleh settle 3 juta ni. Amin. Itu cerita saya coach. Untuk sesi pertama ni itu baru summary, tapi saya akan updatekan selalu. Saya akan mula buat konten. Saya dah start buat konten cerita pasal beli-beli ni dan sebagainya. So perjuangan kita sama. Perjuangan you lebih besar, tapi tak ada perjuangan yang kecil. Betul. Sebab pada saya memang dah nekat. Ni misi saya nak bayar hutang. You doakan, you support, dan kita sama-sama bekerjasama. Kot ada soalan-soalan daripada kawan-kawan kita yang nak jawab? Ada lah. Yang tengok tadi I think kita dah jawab semua. Kita pun dah minit-minit akhir ni kan. Dah masuk 2 jam. Tapi okey. Kita ada masa 8 minit je lagi last. Kita stop dekat ni. Mungkin saya kita nak bawa audience kita untuk look forward for the next week punya model kita akan buat, both of us akan jadi co-host. So maksudnya kita akan invite hustlers kan. Hustlers semua kisah benar je dan dia real pasal dia live. Kan orang tanya soalan, if you want to ask question awal, of course kalau ada cadangan you boleh bagi cadangan. Dan it's not about us punya story. Kita ni pemula je kan. It's not, kita ni pemula. Jadi kita nak akan keluarkan story-story yang lagi power lah. Betul, kan. Ada semua, sebab semua ada angle masing-masing. Jangan tengoklah di situ dia besar je. Tak ada. Macam Haji Nordin kata, tidak ada small fight. Dia ada fight je. Kan perjuangan ni semua ada cabaran masing-masing. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan buat announcement early next week. Mungkin kita target sebenarnya nak buat hari Rabu kan. Hari Rabu malam lah kan. I think kita tetapkan hari Rabu malam. Jadi senang. Kita dah setkan jadual kita. Rabu malam jumpa kita. Tapi ini secara live. Tapi dia akan jadi podcast lah. Akan jadi podcast. Dia akan masuk YouTube apa semua nanti. Jadi kita akan announce insyaAllah. Hopefully saya tadi dah communicate sikit, tapi mungkin kita dapat confirmation daripada orang yang kita nak invite ni. Dan kalau ada cadangan boleh, tapi kita dah ramai dah sebenarnya kan. Tapi kalau ada orang macam coach invite dia ni, kita nak dengar dia cakap apa kan, apa dia punya cabaran dia, apa dia punya cerita, apa dia punya story. I know whatever story that you heard from Haji Nordin daripada saya pun is only 20% je sempat cerita. Jadi nanti kita selit lah dalam kita punya next podcast kita kan. Jadi kita ucap terima kasih untuk kita punya page ni tak ramai lagi follower. Tapi dapat 60 tu okey lah tu. Alhamdulillah, terima kasih mana yang tengok. Terima kasih. Yang share. Tapi yang lebih penting sekali adalah because kenapa kita guna platform FB as kita punya satu, kita generation kita lah kan. Kita masih di FB. Tapi advantage FB ni dia stay. Kan kalau kita pergi dekat yang satu lagi tu dia tak stay. Kan nanti orang hilang. Kita ada video tu, tapi kita akan juga upload ni dekat YouTube. Dan kita dah ada juga kita punya borakasal.com. Dah ada kan? Ada borakasal.com, kita punya website. Subscribe, you boleh register dalam tu. Dan sebenarnya antara benda yang kita nak bawa juga adalah peluang. Betul. Tadi Haji Nordin dia tak promote lagi lah. Dia baru cerita apa dia nak buat. Dia belum promote lagi. Nanti saya siap tunjuk bukti. Tunjuk bukti berapa saya dapat. Tapi bukan sekadar kita menjual je. Kita bawa usaha-usaha lain, peluang-peluang lain, banyak asal. Ini special kan? Tak ada lagi orang buat macam ni kan? Tak ada. Kan? Sambil buat podcast, sambil tunjuk macam mana nak bayar hutang, sambil betul-betul bayar hutang. Kan? Dan jadi maksudnya hasil ni dia kita buat extra effort. Kita buat extra effort. Can be side hustle, can be your, kalau you memang buat tu you boleh all out lah kan. Tapi kalau saya selalu tadi semalam jumpa satu ada ex-staff kita resign, lepas tu minta kerja balik. Saya kata, you resign kenapa? Saya nak cari income lebih, dia kata. You nak income lebih? Okay, you sanggup kerja kuat ke, saya tanya. Saya biasa kerja kuat. Saya masih kerja kuat. Saya bangun 4 pagi setiap hari kan. 4-5 pagi saya bangun dah kan. Tidur biasanya sekarang ni dah start tidur lambat sikit lah. Tapi biasanya saya tidur awal. Tapi sekarang ni pasal duk AI, duk coding ni kan. Banyak ni kan. Tapi tak ada lambat sangat. Saya pun 11-12 paling lambat lah saya tidur. Tapi pukul 4 saya bangun dah. So saya kata, sanggup tak nak kerja kuat? Dia kata, sanggup. Betul ke sanggup? Saya kata kan.
Kalau you betul-betul ni mungkin tips closing daripada saya lah. Nanti Haji Nordin boleh share you punya tips kan. Kalau saya, if you are serious, you want to, because that's what I did in my life. Kan, saya kerja masa tu makan gaji, malam saya jual insurans, saya mengajar tuition, ada orang nak cari barang, saya cari barang, saya tolong beli jual, macam itulah lebih kurang kan. So basic dia adalah untuk everyone, untuk ada 10 side hustle. Kan. Satu side hustle target you untuk dapat RM1,000 sebulan. Kalau you ada 10 side hustle, you ada RM10,000. Simple je. Untuk orang biasa you boleh buat. Tapi bukanlah kata besok you tu ada 10. Kalau bulan ni you dapat satu side hustle, konsisten dapat RM1,000. Contoh kan, saya itu bos susu datang. You lah yang introduce kita bos susu kan. Masya Allah, banyak saya belajar dengan dia. Tapi yang saya kata, let's steal dia punya rahsia. Tahu tak rahsia bos susu ni apa? Rahsia dia adalah dia bantu ibu suri rumah jual susu secara runcit. Home dealer ni. Kan? You can copy the same model. Sebab dia cerita saya yang ada sampai 15 juta, yang datang dengan Range Rover. Dulu susah, miskin. Start modal beli jual susu kan. Jual susu pasar malam, jual susu kedai runcit, susu stok simpan kat rumah kan. Macam tu kan. But you can do the same thing in other product. Bukan orang minum susu je kan. Susu okey lah, dia punya Masya Allah dia dah 60%. Kita nak kena bantu dia jadi 80% dekat Malaysia. InsyaAllah kita nak cuba. Kita kena banggalah ni our Malaysian brand. Orang kita yang fight betul-betul. You pun involve. Orang sangat paling banyak berhikmat ataupun manfaat Farm Fresh tu ni Haji Nordin ni tau. Siapa tahu cerita dia, nanti next time kita boleh kongsikan. Kita ajak dia juga. Boleh kita panggil dia. Tapi saya masa dia datang tu, saya sempat bagi dia hadiah. Saya pakai AI develop website dia. You all boleh pergi tengok bosssusu.com. Itu kau develop untuk dia. Saya bagi kat dia. Saya tengok ada bosssusu.com, domain tak ada orang beli. Saya pun beli, sebelum dia sampai saya dah siapkan website. Saya bagi kat dia. Haji, ni saya punya hadiah untuk you. Apa hadiah apa? Rasa kau bagi aku hadiah lah kan. Tak, I tahu you boss susu kan. Ni you ada bosssusu.com hari ni. So you tengok bosssusu.com, boleh tengok. Dia pun tak beli ya. Dia pun yelah, dia tak sempat kan. Dia kan tapi saya tengok dia aktif juga kan. Social media pun dia aktif. So but anyway, so yang saya sebut tadi side hustle adalah satu hustle target you RM1,000. Okay, kalau aku katakan bulan ni you mula dengan satu hustle dan usahakan bulan tu dapat RM1,000 from that hustle. Bulan depan tambah hustle kedua. Hasil ni maksudnya kalau side, maksudnya you mungkin makan gaji, mungkin you ada business you, tapi you tambahlah side. Macam saya ada insurans, wife saya ada buat unit trust, kan, ada lesen macam-macam. Saya ada lesen hartanah, jual rumah juga. Tapi orang tak nampak saya jual rumah. Saya jual rumah kat Brainy Bunch community je. Lesen motor pun dah dapat. Lesen motor lain. Lesen motor untuk bawa motor kan. So kalau kata lesen, macam-macam lesen dia. Kan, jual phone card lah, apa macam whatever lah ya, can sell. Satu kita jual RM1,000. Kalau setiap bulan you tambah satu side hustle, by the time bulan 10 you ada RM10,000 lah. Itu paling basic lah untuk orang yang memang mungkin tengah cari apa idea. Modal ada yang modal RM10, ada yang modal RM30, ada yang modal RM50. Kalau RM30, RM10 pun tak ada, tak payah buat apalah, makan gaji je lah. Betul. Kan? Saya tanya budak tu, kau sanggup kerja kuat tak? Sanggup kerja jual 10 barang. Dia dah mula goyang sikit. Kau saya nak buat ni boleh tak? Itu tak sanggup lah maknanya. Kalau tak sanggup kau tak boleh kaya. Sebab orang yang kaya dia kena jadi usahawan. Saya tanya dia tak apa tahu. Masa usahawan tu tahu tak apa dia? Tak tahu. Usahawan tu adalah usaha macam haiwan yang lapar. Nama dia usahawan kan. Usaha macam haiwan yang lapar. Kalau haiwan tu dia lapar, dia akan cari yang makanan. Takkan berhenti kerja. Betul. So kalau you boleh jadi macam haiwan yang lapar, setiap hari cari income, pergi cari. InsyaAllah Allah akan buka jalan. Itu mungkin kita punya I punya closing lah. Kalau nak tambah sikit tips, I tambah sikit je lah kan. So saya sangat suka bersembang pasal bisnes, dan dalam masa yang sama ni peluang untuk sama-sama dapat knowledge daripada coach, dapat knowledge daripada tetamu kita nanti. Dan dalam masa yang sama saya ada peluang untuk berbicara, sebab saya punya niat, orang kata macam mana pun saya nak bayar hutang.
Saya punya niat untuk selesaikan benda ni secepat mungkin, tapi dalam masa yang sama saya punya orang kata apa, saya punya cerita lah, untuk orang yang really nak cari income untuk selesaikan hutang, dia mesti ada satu kesungguhan lah. Dan ramai orang dia dengar, dia semangat, tapi the next day dia tak buat apa-apa. And so saya akan sharekan apa yang saya buat daripada day one yang saya cerita tu, step-step untuk saya nak bayar hutang menggunakan this platform. Macam mana saya develop, macam mana saya boleh laju, macam mana saya boleh tolong you all kalau siapa yang berminat, sebab kita ada group yang boleh support. Dan benda ni senang, dia tak perlukan modal. Dia tak perlukan modal sangat. Macam you cakap, RM10 pun boleh. You start dengan RM10 pun, tapi kalau you bersungguh dengan benda yang baru ni, dengan adanya AI ni, ada chatbot, ada teknologi ni, sebenarnya dia boleh tolong semua orang asalkan ada kesungguhan. Tapi kalau tak nak join pun tak apa. Sebab ramai lagi orang akan join. Sebab bila saya tunjukkan benda ni, dia boleh melibatkan ramai. Macam coach punya solution dia lebih kepada business owner yang besar-besar. Saya punya solution kepada sesiapa saja, anyone yang nak bersama, boleh. Saya akan tunjukkan step by step next time, sikit-sikit, tapi kita akan jumpa setiap minggu, insyaAllah. InsyaAllah. Saya nak ada satu komen, saya nak reply. Tuan Amirul Naim kata, boleh tak bagi kata-kata semangat yang mungkin hutang tak banyak macam coach dan Haji, tapi sebagai pendorong untuk kekal terus tekad untuk selesaikan hutang maupun tambah income dalam suasana ekonomi yang menekan ni. Saya nak sebut satu hadis Nabi yang mana ini saya ingat saya belajar ni lama dah. Saya ingatlah hadis tu ada 3 perkara, tapi saya nak sebut yang satu je. Di mana Allah akan bantu mereka yang berhutang yang nak selesaikan hutang. Jadi orang yang berhutang ni, pertama sekali dia mesti ada niat nak selesaikan hutang. Kalau dia nak selesaikan, dia niat je nak selesaikan hutang, Allah pasti akan bantu. Amin. Bila Allah yang garanti pasti akan bantu, you tak payah risau apa. Tak kisah banyak besar mana pun, jangan risau. Dan jangan kita salahkan situasi. Sebab apa yang berlaku adalah ketentuan Allah yang telah berlaku. Betul. Tetapi apa yang belum berlaku belum tentu lagi. Ya, betul. Kan? Allah menguji kita atas tindakan. Ya. Ada orang kata, tadi ada komen yang kata, ni cakap ni reda agama, ini nak gunakan agama sebagai justification, macam-macam lah orang kata kan. Saya nak kata macam ni, reda ni banyak orang salah faham je. Reda ni adalah menerima apa yang telah berlaku. Ya. Kan? Bukannya mengambil keputusan bahawa apa yang telah berlaku adalah permanent situation of your life. Ya. No, tak ada. Kalau saya yang hutang 100 juta, hilang 100 juta kat Malakat, kena maki macam-macam dengan orang, boleh terima itu adalah keputusan Allah. Tapi saya tak yakin itu adalah keputusan Allah sampai saya mati. Saya belum lagi, saya berharaplah doa, usaha, Allah minta ampun dengan Allah, dosa kita banyak, dan kita usaha all out macam haiwan yang lapar tadi tu. Kan, usaha betul-betul ni, buat macam-macam, jual macam-macam. Ada kalau orang saya kata 10, saya dah lebih, mungkin 30 lebih kot. Kan, kalau jenis income kan, macam-macam income ada kan. Tapi pasal saya bawa agenda bukan diri saya. Kan, saya bawa agenda 1,300 staff saya. Saya bawa agenda anak-anak Brainy Bunch yang ada lebih, kalau alumni je lebih 30,000. Alumni saja. Saya bawa agenda parents Brainy Bunch yang saya nak bantu diorang supaya mereka juga dapat peluang keluar daripada apa-apa masalah kewangan mereka, supaya mereka boleh jaga agama mereka. Dan yang lebih sekali, kalau you bukan Brainy Bunch parents, you bukan alumni Brainy Bunch, you are my brothers. Nabi sebut dalam hadis, tidak sempurna iman jika tidak cinta saudara macam mana cinta diri kita sendiri. So kalau kita pergi vacation cuti, kita pun nak you pergi cuti juga. Kan? Kita nak, ni saya ada, insyaAllah ada collaboration dengan our brothers, nama dia Fazil juga. Fazil juga. Dengan buat travel agent, buat travel agency. Ini nanti kita boleh bawa dia. Ini cerita luar biasa. Cerita luar biasa, bawa orang pergi bercuti untuk tempoh 30 tahun.
yang akan datang. Oh, macam mana tu? Menarik tu. Itu next. Itu 30 tahun. Kita bawa ada 30 tahun punya journey. Kita fokus pada Gen Z generation untuk buat plan supaya semua orang boleh travel satu dunia, travel the world in 30 years. Wow, menarik. There's a big plan. Kita tengah develop dia punya apps, kita tengah develop dia punya platform. Yang tu kita collab lah. Itu sama lah juga kawan-kawan kan. Telefon tolong sale tengah jatuh apa semua. Sebab you jual secara tradisional, dengan saya semua tak ada tradisional. Kita masuk AI, kita buat plan, long term plan. Sebab tu bila kita dapat customer, kita buat apa-apa bisnes pun, kita tak tengok bisnes sekarang, kita tengok sampai dia masuk syurga. Dia macam tu. Macam kita tolong satu orang, kita bukan tolong dia pasal nak bagi dia tolong hari ni. Macam sebab tu kami kita Brainy Bunch kan, kita cerita pasal alumni sampai masuk syurga. Maksudnya walaupun dia habis tadikan 6 tahun, ada alumni. 7 tahun dah boleh masuk alumni. Sekarang nampak tak ada apa-apa, tapi sekarang alumni kita dah start graduate, masuk universiti, ada yang dah start kahwin, ada yang dah start ada anak. Jadi anak dia nak kena dibantu, dia orang pun nak dibantu juga. Sebab akhirnya kita orang beriman ni semua nak masuk syurga tanpa hisap. Betul. Nak masuk syurga tanpa hisap, tak masuk seorang-seorang. Masuk ada jemaah dia. Ni insya-Allah. Moga-moga dengan apa usaha kita sedikit hari ni, Allah terima, Allah rekodkan kita punya sesi ni. Walaupun nampak santai, nampak borak-borak saja, tapi niat kita nak please Allah, nak please Nabi, nak bantu seramai mungkin yang perlukan bantuan. Siapa yang dah okey tu dia tak nak dengar, tak apalah, it's okay kan. Tapi mungkin satu hari nanti you rasa macam nak dengar juga, okey lah. Kalau ada manfaat, alhamdulillah. Kalau kami salah, minta maaf. Jadi mungkin akhir conclusion dah. Dah berapa kali akhir dah kita kan. Jadi dah sampai masa dia. Terima kasih banyak coach. Baik. Kita harap dapat jumpa lagi next week. InsyaAllah. Hari Rabu Rabu 9 lah. 9 lebih kurang kan. Okay, jadi kita akhir dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat beristirahat weekend. Dan hopefully kalau ada komen, ada cadangan, ada apa semua, kita ada website kita, boleh cadangkan. Tapi dekat kita punya social media pun kita ada semua platform kita ada dah ni. Tapi ialah mungkin yang baru ni first kan, tak sempat nak dapat live kat semua tempat kan. Jadi moga-moga insya-Allah ada manfaat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script,